Terima kasih Babah dengan Dakyam. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sihat? Sini. Sini Assalamualaikum. Sihat Kalau kat hidung tu dia lain tu. Minta maaf kami pula yang lewat tadi Biasa tu tak pada jaga call time. Laju kan. Kita dah nak sampai. Mic pula kurang satu. Aduh harus cari. Itu yang saya punya lain ni. Awak punya special. Oh faham. Ni dia macam EPL punya style lah. Ini macam Padang Hang Megah punya lah. Selamat datang. Terima kasih. Hari ni kita nak korek rahsia-rahsia IWC. Dapat jubur boleh tak? Oh macam tu je keluar boleh? Okay, boleh. Awak takut kan saya dah remind awak. Sebab mana jadi kes dah layan 30 minit lupa tekan rekod. Alamak. Balik macam gitu lah. Boleh ni aku dah confident. Teruskan. Okay. Kita nak tanya influencer World Cup yang dimanakan di mana kata Baba dengan Dakyam antara staff management dalam influencer World Cup edisi sebelum ni dan juga edisi yang akan datang. To be honest, aku sendiri lah, ini bukannya aku baca kat mana-mana, aku tak tahu dari mana wujudnya datang. Yang aku tahu bulan 3 ke bulan 5 promote, bulan 3 promote, bulan 9 tournament. Betul. Tahu update macam tu lah, siapa yang layak apa semua, tahu bulan 9 tournament. Kita just tengok je. Then nak tahu, kita orang tak tahu di sebaliknya apa, macam mana ditubuhkan, apa fungsinya dan impak dia kepada negara kita. Sebab dia membawa nama negara kan. Betul. Dan kami nak ucapkan tahniah juga untuk edisi yang 2025 berlangsung dengan jayanya. Betul. Cuma orang kata dengan jayanya mesti ada liku-liku, pahit maung. macam panjang pula aku cakap itulah. Kan? Sorry. Macam educated sikit. Aku episod sebelum ni tak macam ni tau. Oh ya. kedatangan dia orang ni aku lebih nak tahu kenapa kita tak dapat call up tu. Tapi tak apa, kita teruskan. Awak follower berapa? Tapi apa itu tak apa. Itu ada kriteria yang kita nak tahulah macam mana nak dapat call up. Tapi kita nak tahu apa IWC ni sebenarnya, macam mana dia boleh terwujud. Firstly sebelum kita cerita pasal involvement korang berdua. Jalan. Tolak macam tu kan. Payment sama saja nak remind. Ni nak cerita macam mana terjadinya IWC. Sejarah lah, kita cerita sejarah sikit IWC ni start dia pada bulan 3, di mana saya orang kata dapat call daripada Hafiz Syarin. Dia mengatakan macam, bro, kita kena set up satu tim bola sepak sebab akan ada influencer World Cup. Jadi masa tu saya fikir macam, influencer World Cup. So imajinasi saya adalah influencer World Cup ni adalah budak-budak content creator main bola kot. Mungkin tak berapa serius, mungkin dia biasa-biasa je kan. Ketawa kan. Gelak-gelak je semua pada konten. Sebab dia nama pun influencer World Cup. Jadi bila saya pergi pelancaran launching dia di Singapura, masa tu dia ada program di Johor. So rata-rata kebanyakan ada 8 tim masa tu termasuk kita. So 7 negara ada program di Johor. Lepas tu dia launching di Singapura. Dia punya masa yang saya tergagap nak cakap bahasa Sepanyol, tak kerti saya cakap bahasa Melayu tu kan. Tahniah Terima kasih. Tapi 400,000 orang tengok. Kami bangga dengan awak sebenarnya. Tapi proud to be Malaysian lah. Dia tak kisah pun sebab Spain pun cakap Spain. Tapi kalau tahu masa tu aku dah cakap dengan management JDT, boleh ke cakap bahasa Melayu. Dia cakap macam ni. Ingat lagi dia cakap belakang kamera macam ni. Mana playboy international kadang dia tak main. Sebab dia orang baru kita tahu sebenarnya macam Spain dengan beberapa negara, dia orang cakap bahasa Sepanyol tu dia seakan sama. So dia boleh faham punya dia punya slang dia kan. Jadi macam bila Hafiz Syarin pula memang boleh cakap bahasa Sepanyol, jadi birulah kawan. Jadi aku macam awak seorang lah. Aku cakap tak apalah, aku hentam je lah kan. Cakap je lah, memartabatkan ketuanan Melayu kau. Tapi sebelum dia cakap bahasa Melayu, dia minta izin tau. Kan? Itulah adab yang kita nak. Itulah Melayu penuh adab. Jadi bila dah habis je launching tu, bila dah habis je pelancaran untuk game IWC 2025 tu, senyap lah sekejap. Senyap. Ni nak cerita 2 minggu sebelum IWC tournament tu, dapat lagi satu call. Sekejap. Senyap tu bulan tu dah. Bulan tu tak ada promosi tak apa ada, senyap. tak ada, kita tak ada tahu apa-apa lah masa tu. Kita macam bulan lah kena sidai. masa jadi ke tak jadi macam tu lah. Jadi aku punya tiba-tiba aku ni
Macam jadi. Tak apa lah, aku terus konsisten lah diet training lah. Tapi cakap dah 20 cakap bulan ni. tu. Cakap dah cakap dah. Macam Melayu tadi. Cakap Dah keluar dah. Sebab kita tak tahu kan. Kita tahu macam nak kontak siapa apa semua. Kita pun cari relax kan. Tapi dalam masa sama saya, Baba memang ada tim bola. So kita orang memang hustle, memang main bola betul-betul. Memang kita pergi, orang kata apa, orang cakap kau ni beria lah. Memang kita beria. Memang komit dah, training memang komit. ada coach semua kan. Kita ikut je kan. Nutrisi jaga. Jaga. Nutrisi, Saya daripada 90 kilo turun 13 kilo. 77 kilo. Itu Sorry, kos makan. Orang cakap apa pengorbanan, sacrifice kan, cakap kan. Kos makan berapa diet, kos training hari-hari berapa habis lah. Semata nak improve lah kan. banyak. Tapi aku nak hidangkan badan aku macam ni pergi IWC betul lah. Tapi benda confirm tak confirm lagi. Confirm tak confirm, betul, Dah yes. commit Betul. Masa tu confirm tak confirm. Jadi awal ujung bulan 8 sekali lagi dapat call. Dia cakap, Hafiz Syahrin cakap, kita kena set up team. Game lagi 2 minggu. Mampus saya. Game tu maksudnya tournament lah. Tournament tu nak start sekian-sekian tarikh dia. Saya pun call Baba call saya call Baba. Di situlah kita orang video call, macam mana nak buat. Okey, tak apa. The right time kita cari. Sebab masa tu pula kita kena cari influencer yang atas 500,000. Faham. Ada ke? Dekat Malaysia. Dekat Malaysia Ramai yang bermain 500,000 tapi yang main bola tu faham. ada ke? Faham. yang at least yang reti main bola Betul. ada ke? Mas kita Faham. pun tak tahu betul Faham. tak? Kadang-kadang kita tak tahu, dia orang pun tak ada show dekat. Susah situasi kau ni. Faham, Memang faham. sangat susah situasi saya. Jadi saya macam tak apa, kita cari dulu. Jadi fikiran saya adalah kenalan dulu. Dan yang lagi best, bila kita cari kenalan pula ada yang dapat, ada yang tak dapat. Jadi kita cari di luar kenalan kita. Biasalah influencer kadang-kadang bila tanya berapa hari Yam, so cakap tak tahulah berapa hari ni cakap kan. Alamak yelah, influencer dia kerja sendiri. Faham. Jadi susah untuk dia cakap nak commit tu dia susah. So kita pun faham, sebab kita pun betul-betul macam last minute sekejap lah. Tapi kita tak salahkan pun siapa-siapa. Cuma cakap okey tak apa, kita cari. So cari dapat seorang dapat. Saya ingat Loy adalah last kot. Loy baru balik daripada Australia tak silap. Dia ada event lari, balik touchdown terus pergi ke Johor. Loy punya Ezren Loy kan, adik ni kan. Loy dia punya commit lah memang gila lah masa tu. Sejak tu kita dapat Amar, kita dapat Akil Farhan. Lepas tu kita dapat siapa lagi. Masa tu pula kita nak ambil beberapa orang yang memang main bola tengah injured. Saya ingat Amanas masa tu tengah injured teruk. So tak dapat nak panggil. So mana yang kenalan kita je lah. Walaupun orang cakap ni semua kroni lah, tapi di sebaliknya inilah cerita dia. Preparation singkat lah. Itu semua total semua berapa players? Masa tu kita baru ada 13 kot. Semua tu dalam masa 2 minggu. Dalam masa 2 minggu. So saya memang betul-betul memang nak cakap ribuan terima kasih lah dekat player-player IWC 20,000 ni kan. Saya cakap lama gila kita orang memang pergi ke event tu, memang lama. Camp lama. Habis dekat situ dapat kumpul. Di situ juga kita kena pergi camp training di Penang. Jadi IWC ni dia bukan sekadar bermain bola. Dia adalah program visit Malaysia sekali. Tourism Malaysia sekali. Dia ada bersaing. So dia ada connection lah. Jadi ada setengah-setengah tim yang datang. Dia kena duduk di beberapa negeri. Jadi ada yang duduk di Johor, Melaka. ada di Melaka, ada mana dia? Kita Penang, KL. Ada kat KL, ada dekat Penang. Jadi tim sambil diorang duduk tourism dekat Melaka, jalan-jalan dekat negeri-negeri kita ni, sambil tu diorang training. Jadi Malaysia trainingnya di Pulau Pinang bersama Spanyol. Ya. Bersama Spanyol, duduk satu hotel yang sama, training di padang yang sama. Dengan Juan Fran. Ada Juan Fran. Makan sama-sama dengan dia. Itu saya tengok Baba cakap Spanish tu kola. Tak dengar mah. Dihia dah dihia. Bunyi sama. Tapi maksudnya tak tahu. Jadi di sana kita camp, saya nak ucapkan terima kasih juga kepada siapa? Ayah kepada siapa? Siapa? Padang dekat Penang tu dia. Striker Sabah Mak Saleh tu apa? Rozaimi. Orang Malaysia. Bukan orang Malaysia yang Sekarang ni yang rambut muka Mak Fergus Saleh. Steny. Fergus Steny. Fergus Steny. Bapaknya Steny, Fergus Steny. Bapa ayahnya Fergus Steny yang training kita. training. Dia kata Coach. You Okay. dia kata, tak ada coach ke cakap. Maksud tak ada prepare apa kan. Tak ada prepare apa. Tak apa, dia jadi coach. Offer. Sebab kita sewa padang, kita sewa padang training kat padang dia. Maaf mencelah. Pak. Time tu
Itu geng-geng player content creator saja ke dah campur dengan exploitation? Tak. Content creator. Content creator saja. Content saja. Oh, itu yang berkampung dekat Penang. Berkampung kat situ. Sambil training, sambil kena buat content juga. Betul. Untuk tourism tu. Betul. Dia antara salah satu syarat dia untuk memperkenalkan. Suka kat situ lah kita kenal kawan-kawan kita yang baru, mana yang kita kenal, mana yang baru-baru kita kenal kat situ. Kira ice breaking, team building kat situ lah. Berapa lama training? Saya rasa 5 hari lah. 3 hari ke? Dekat Penang 3 malam. Pagi 3 malam. Yang dekat Penang tu lah. Semua berkampung kat sana lah. Semua kat sana. Ada sesuatu yang baru ke time training tu? Maksudnya sebelum ni ada team sendiri kan. Training mungkin tak proper ke atau Itu untuk IWC 2025 training 3 hari tu dah terasa macam pro ke macam mana? Tak juga. Sebab training kita macam ni lah, komitmen kita kena bagi lebih lah. Masa training tu memang orang kata tak ada main-main lah. Maksudnya kalau 3 jam lah training. Betul. Memang dilayan sebagai atlet sebenar. Betul. Betul. Sebab tim kita ada perempuan. So IWC ni syarat dia kena ada satu influencer ataupun content creator perempuan. Kalau tak ada perempuan, syarat kau nak bermain 10 minit, at least 10 minit tak awal tu. Kalau tak ada perempuan lah. Kalau ada perempuan kena masukkan 10 minit tak awal ataupun tak akhir. Kalau tak ada perempuan, kau kena main kurang player seorang. Macam Perancis. Contoh kalau kau tak nak bawa player perempuan untuk main di IWC, semua game kau kena main 10 orang je. Kau tak boleh main 11 orang. Tapi kalau kau nak bawa perempuan, boleh. Maksudnya kalau kau nak bawa perempuan, kau bagi perempuan tu main dalam first 11, selang 10 minit keluarkan. So dia tak payah main dah. So kau boleh main 11 orang. Masuk balik satu lelaki. Seorang tu masuk stay 10 ke? Tak, kalau contoh perempuan macam perempuan tu keluar, masuk budak lelaki. Oh, boleh? Boleh. Oh. At least perempuan kena main. Oh, ada rule special lah untuk IWC ataupun ni. Inspiration player. Macam contoh Spain ada yang OKU tu kan. Itu memang betul-betul tak boleh main lah. Macam Bala boleh main lagi, dia tak boleh main. Nak makan pun tak boleh, susah. Lagi nak main bola. Dia bagi main. Itu dia punya bagi rules pendedahan lah. Tu lah macam kita cakap influencer World Cup ni, dia bukan sekadar bermain bola. Dia banyak interparti yang ada kat dalam tournament ni. So sebab saya dengan Baba dengan kawan nak bercakap pun kita takut salah cakap. Cuma bagi tak apa, macam saya cakap dengan Baba, tak apa, bagi kita habiskan dulu. Kita lalui semua dulu, and then baru kita boleh bercakap apa yang kita cakap. Sebab yelah kadang-kadang kenapa tak ambil orang ni, kenapa tak ambil orang ni, betul tak? Tapi kita tak boleh bercakap benda tu sebab takkan kita nak beritahu orang yang awak nak ni dia tak ada masa. Dia ada kerja lain. So kita memburukkan orang yang ni, betul tak? Yelah, kita adalah PNC. Senyap je lah. Dekat 10 hari, siapa yang boleh tolak job dia? Kita tolak job ni semua. 10 hari kau boleh tolak job kau. Kalau kau dapat job kau. Saya rasa lah, saya je tolak job dengan Baba. Saya 30, Baba pun 30,000 macam tu. Buang 10 hari. Semata-mata nak bagi IWC nak main tak termasuk yang lain-lain tu. Seterusnya journey after training. Sampai dekat training apa semua, kita macam mana lah, psikologi bermula. Psikologi bermula, Baba beritahu saya, cakap kau tengok England training, kau tengok Colombia training. Itu video dah keluar tu. Video memang dia dah tunjuk training kat TikTok tau. England lain macam siap. Apa maksudnya? Lain macam dia dah tunjukkan dah dengan kita punya team. Baba tengok Yam kat office, tengok ni, tengok dekat dalam bas, ingat ke saya tu. Tengok England training. Masya-Allah. Netizen sampai tak habis lah Malaysia. Ni apa bawa masuk pelawak semua kan. Masuk Sepanyol. Tengok France. Yang paling gerun sekali Colombia dengan Chile. Tengok kan, dia orang tak silap saya, Colombia ke Chile, dua ni kot, dia orang training di JDT. So dia orang memang training full lah. Last sekali malam sebelum tidur, saya tengok player Argentina training. Player Argentina ni memang kalau awak jumpa dia depan-depan, dia yang botak main defend. Oh, ada main stopper. Main stopper. Oh, itu. Memang awak tengok macam mana aku nak tempuh dia ni. Tu dah memang atlet sebenar, betul-betul sebenar tu. Kita tak jumpa dia lagi. Macam mana shoot dia. Boleh tengok video ni? Boleh tengok video. Control ball dia punya ni dia. Tapi hakikatnya memang power lah. Sebab kadang-kadang dekat YouTube nampak macam Messi, tapi sebenarnya tak Messi. Tapi ni kita nak cerita ni. Okay. Aku dah boleh cakap tu. Jadi jadi sehari sebelum nak fly ke JDT daripada Penang, so undian dah dia orang dah start buat kat undian live. lah. Kat live. Kita kena psycho dengan Sepanyol. So first game kita jumpa Spain. Spain suka happy dalam bas. Spain buat satu video. Malaysia. Oh, Dia tengok kita kecil-kecil ya. Dah macam toge ni budak-budak ni.
Dia tinggi-tinggi. Kita kecil-kecil macam toge, pokok toge ni. Europe punya baka jenis makan masa tu macam dia orang buat satu video, contoh macam dia tengok Malaysia Spain lawan Malaysia. Boleh makan lah. Itu reaction undi keluar. Sedangkan kita masa tu kita satu hotel dengan dia, satu makan dengan dia. Penang training sekali lah. Dekat Penang lagi. Uish. So kita macam auto macam tengok, saya tengok kanda kan, kanda AIT. Kanda dah berubah. Aduh, orang cakap, korang hajar dia ni macam tu lah. Dia macam semangat tu dah lain lah. So beberapa player lagi dah rasa macam, walaupun kita menghormati dia, tapi di saat nak berperang ni psikologi dah bermula. Faham. So macam, okay faham, tak apa. Kita tunggu kat Johor. So tengok bila dah sampai dekat Johor tu, kita dah orang kata apa, berjumpa dengan ex-player, jumpalah. First kita jumpa Abang Syafiq Rahim. Lepas tu Aidil. Lepas tu Hafiz Syarin bawa balik. Nanti saya cerita Hafiz Syarin yang cerita. Hafiz Syarin bawa balik. Hafiz Syarin dah sampai. Lepas tu Gunalan, Abang Gunalan, Abang Izam Tamizi, Fadil Lisas, Abang, yang last sekali Abang Amirul Hadi sampai Kancong. Itu last sekali sampai. Jadi kat situ lah kita together. Kita tak pernah training sama-sama ni. Tapi malam besok nak lawan. 2 hari sebelum? Sehari sebelum? Sehari sebelum. Sehari sebelum baru dapat full team. Ya. Sampai Mana shoot? sampai jumpa dia orang. Lepas tu besok nak lawan. Macam mana suasana dekat camp tu sebab diorang ni antara pro player dengan korang lah sebagai creator, bukan pro player kan. Ada gap ke atau macam mana situasi vibe tu Dah kata gap tak ada lah. Macam ex-player tu memang dia layan kita macam sama level lah dengan. Very supportive lah. Dia very supportive. Abang Aid dia Musa Hafid dia memang supportive gila lah. Dia memang best lah. Kalau dia ada dalam team memang best lah. Siapa mengetuai bilik persalinan Malaysia Creators? Kau jangan cerita muka aku pucat Kau jangan cerita muka aku pucat tu Kalau cerita hari kita cerita benda yang tak tahu, orang tak tahu. Sebab sorry sebelum kau masuk, sebab konteks dia adalah esok tournament. Masing-masing creators ni tak pernah jumpa ex-players. Betul. Kalau macam kau pun jumpa ex-players, esok kita nak main sekali, mesti ada excited. Aku nak ni. Dia macam, dia lebih kepada kita risau nak main dengan ex-player, satu, risau nak main tournament tu besok. 2 itu konteks dia lah. Itu konteks dia. Okay, masa aku cerita sampai journey ni habis lah. Okay. Cerita Supaya benda ni cantik lah. cerita sini habis memang, sini lah. Benda ni boleh faham. Orang boleh yang menonton pun boleh faham. So pasal hari kita nak lawan tu, kita tahu kita lawan Spain. Lepas lawan Spain kita lawan siapa? Kita lawan sekali je. Lepas lawan Spain Argentina. Kita terus lawan Argentina kan ataupun kita lawan ni? Lawan Argentina terus. Kita lawan Argentina. So kita lawan Spain. So kita berkumpul. Bila kita ni budak content creator, aku adalah pengalaman main bola juga. So biasalah, Baba pun mungkin ada pengalaman. Ada beberapa orang ada pengalaman. Sebelum kita nak game, kita ada buat live meeting dulu kan, betul tak? So kita meeting dulu dekat hotel. So untuk lawan Sepanyol. So masa tu kita tanya, okay, siapa dapat main, siapa yang main, siapa tak boleh main, siapa ada injured ke apa ke. Okay, kita pakai formasi ni. Jadi Baba dipilih sebagai kapten untuk game lawan Sepanyol tu. Kau bayangkan, kita tak tahu kita tak nampak apa-apa, kita tak tahu gambaran yang apa yang akan jadi. Sebab kau tak tahu dia orang game macam mana lah. Memang kita tak tahu langsung ni. Jadi cakap Baba jadi kapten first game Spain lawan Malaysia. Okay, kita tanya Baba apa perasaan bila biru lah, aku tak bercakap. Aku macam abang dia cakap okay, kapten Baba. Aku macam aku macam termenung. Sejuk tangan aku ni. Sejuk. Nak game sekejap lagi, sejuk tangan aku ni. Tak boleh. Aku cakap macam mana aku nak handle situation ni kalau bergaduh ke apa. Macam mana aku nak buat siap. Takkan aku nak handle ex-player ni. Ex-player takkan aku nak. Aku cakap tapi sebab macam orang cakap lah, JC kosong dia tak berat. Kalau ada lencana dia berat. JC kalau kau kosong, kau pakai dia tak berat. Tapi jangan ada lencana je. Lencana Malaysia jangan ada. Dia berat. Terus risau. Dia jadi satu benda yang berat. Kita bukan takut tau, tapi kita tak tahu situasi apa yang berlaku ni. Kita tak tahu. Kita tak pernah tengok dia orang training macam ni. Kita hanya tengok Spain je. Spain macam ni je. Spain pun dia tak tunjuk masa dia training dengan kita. Dia pun tak tunjuk all out yang apa yang dia ada. Betul tak? So kita macam apa nak jadi. Tapi di hari kejadian, masa kita tengok cakap, Mak Datuk macam ni ke?
Baru kita tahu yang sebelum kita nak main 20 minit, masa dia bagi 20. Oh. Sharp 20. Oh, okay. Kalau ada orang injured ke apa kan, dia akan kira, dia tak ada extra time. Oh. Masa tak akan berhenti macam usal ke apa, tak ada. Dia jalan terus. Okay. Okay, so 20. So masa saya tengok dengan Baba, saya jadi pelik lah. Kenapa dia orang main penalti dulu? Kita pun tak tahu. Kat situ baru kita tahu, sebelum start kena main penalti. Ada challenge dia. Itu atas sebab apa? 1 versus 1. 1 versus 1. Versus dengan keeper. Tu format tournament tu lah. Format. Dia nama pun influencer World Cup kan. Maksudnya kelainan sikit lah bola tu. Faham. Okay. Masa saya tengok dengan Baba, saya tanya, kenapa dia orang main 1 vs 1 dulu lah. Dan 1 vs 1 tu dikira sebagai jaringan. Jaringan. Baik. Kalau kau score, yang opponent tak score, kau dah 1-0 lah. Dibawa ke dalam game. Bawa ke dalam game. So, masa start tu kira kau dah kena. Dah kena. Mampus. Jadi pihak lawan kau. Jadi siapa nak ambil penalti? Semua keras. Siapa nak lawan? Semua keras. Siapa nak fight? Confirm keras. Dia 8 second 8 second bola dah kena masuk dalam jaringan. 8 second dah kena masuk. 6 second 6 second dah kena masuk bola. Second. D kecil ke? D biasa? Penalti biasa? D biasa? Bola tu bawa masuk dalam. Bawa dalam fight dengan keeper. Weh, aku tak tahu. Siapa nak ambil? Kat situ kita mau tahu. So dalam dressing room kita macam bising lah. Macam mana ni nak buat? Siapa nak ambil kan? Dia bukan sebab kau pro ke apa ke. Bukan. Macam mana kau nak adapt 6 second ni? Untuk permulaan kejap game lah. Betul. Jadi dalam tim kita tahu yang the one and only orang kata master dalam penalti Abang Syafiq Rahim je. Jadi cakap abang lah kena ambil. So dia pun tak ada masalah ambil. So Malaysia lawan Sepanyol. Okay. Abang Syafiq Rahim ambil dulu. Tak gol. Tak masuk. Dah kau down. Tak Kosong. Spain ambil. Masuk betul? Tak masuk. Sebab kita draw dengan dia satu sama. Game tu. Dia masuk. Dia masuk. Dia masuk. Kita tak masuk. Tak masuk betul. Dia masuk. Kita yang Abang Syafiq Rahim dapat penalti lain sekali. Okay. Kita masuk. Tak silap aku. Tak bagi dia bincang dulu bagi. Jangan rushing benda ni, Betul. jangan ditekan-tekan. Dia Abang Syafiq Rahim ambil penalti lain sekali. Yang panel kau. Panelka. Panelka tu yang masuk. Sambung balik Okay, betul. Okay, dah. Dah jumpa dah. Aku lupa betul. Okay. So masa Abang Syafiq Rahim ambil tak masuk. Tadi boleh cut tu. Spain ambil masuk. So kita start 1-0. Masa tu Baba berani maki Syafiq Rahim tak? Tak apa. Kapten apa? Aku tanya sebagai kapten tak boleh cakap apa lah. Semua diam lah masa tu. Diam lah. Nak reverse sikit Waktu datang start game tu dah tahu dah rule tu macam tu. Start penalty dulu. Kita baru tahu masa tu. Masa hari kejadian hari nak main tu. Hari nak main tu. Lepas tu masa dia briefing pula dalam hotel tu, cakap Spain. Kau faham ke? Oi. Aku ingatkan Hafiz Harim faham. Vamos. Hafiz Harim tak faham. Ada faham. Okay. Tak faham. Yelah, miscommunication lah kadang-kadang kan. Faham. Nasib baik ada Hafiz Harim. Hafiz Harim kira memang masa tu memang translator lah. Management yang paling membantu lah. Betul. Dia memang Hafiz Harim IWC 2025 kredit banyak dekat dia. Dia bayangkan okay, tarik sikit je. Hafiz Harim masa tu dia patut main tau dalam IWC. Dia accident masa dia berlumba 2 hari sebelum. Memang sakit, memang teruk. Saya tengok sini berbaloi semua. Kalau ikutkan orang yang tak ada semangat, macam orang kata setia kawan ataupun tanggungjawab kan, saya rasa dia rehat lah. Tapi Hafiz Harim dalam keadaan sakit, saya tak nampak je muka dia yang uruskan kita orang. Dalam sama, walaupun dia memang kena main, dia yang uruskan kita orang. Dia yang cari jersey, dia yang everything semua dia. Itu Hafiz Harim lah. Walaupun dia sibuk tengah berlumba, dia memang dah habis lumba tu. Habis lumba tu dia accident. Memang teruk gila. Kita orang macam dapat tahu dekat Penang, kita orang tahu dia accident. Dia cakap, alamak dia accident. Memang nampak accident tu teruk lah. Boleh cari balik lah. Masa dia accident terlambung sampai tinggi lagi. Tapi dia boleh commit lah. Tu Hafiz Harim punya kredit. Padahal dia orang yang first start call for this project kan. Dapat tahu tak boleh main. Dia tak tinggalkan langsung A to Z. Dia datang sampai habis. Dan dia pun ada main kat sekali. So Masuk balik. Boleh. lawan Spain. So lawan Spain. So kita start 1-0. Bayangkan masa 20 minit. So masa tu kita betul shoot lah. Masa dia tak ada tambah. Kita nampak lah drama Spain macam mana, ni macam mana. Masa tu diorang ni, saya masa tu second half pun main. Masa player Malaysia ni, di belakang Spain tu player Malaysia.
press. Kau bayangkan macam ni wah. Kau bayangkan sebelah kau, kalau kau main midfield sebelah kau ada Syafiq Rahim. Okay. Di sebelah kau ni ada Amirul Hadi. Okay. Di belakang kau ni ada Aidil dengan Fadil Sas dengan Gunalan. Bang Gunalan. Faham tak? Sudah. Depan ada Baba Nadine, ada Loy, ada Jemmy Chak. Kanda dengan Kanda. Ada dengan Kanda. Okay. Ada. So macam mana keadaan kau nak bermain? Kau nak tak nak, kau terlepas bola kau kena kejar. Memang nampak dalam TV nampak macam apa, tapi hakikatnya game tu 20 minit dia terlampau laju. Aku sampai cakap ayah, Yam, aku tak pernah main macam ni. Aku terasa macam power juga fitness aku Wow, terasa macam kita tak pernah full blast gila babi Faham. Naik turun. Tapi time tu aku boleh buat Dia beat orang 2 kali ganda badan besar dia. Aku dia tak tahu semangat time tu ni macam Dia beat kita untuk jatuh shoot. Dia faham tak? Dia nak bola. Dia beat. Dia beat bukan dia tarik apa, dia beat lah, jatuh orang tu. Semangat bah. Semangat. Ni kot. Captain. Benda tu lah. Tapi memang aura dia lain lah. 10 20 20. aku tak boleh bayang 20 minit non-stop. Ibarat hang main futsal 20 minit. Penat tak? Penat weh. Laju game dia. Nak curi pun dekat out je kan, betul tak? Dengan keeper je kan. Ini kau bayangkan non-stop main. Soalan, kalau yang jatuh berlakon tu ada masa tambahan? Tak ada. Habis lah. Kau bayangkan psikologi kau diuji sampai level macam tu. Sekejap, aku dah lost soalan aku. Aku cuba berada di situ. Spain, lawan Spain seri 1-1. Seri, kita dapat penalti. Oh, macam mana boleh dapat penalti? Fall lah. Tak silap saya, tapi itulah gol penalti Panenka Syafiq Rahim buat. Panenka buat. Okay. Dia balas balik. Dia balas balik dengan yang tadi tu dia buat Panenka. Kacau. Habis 1-1, kita keluar. Kesilapan kita adalah satu je. Kita buka media sosial. Semua player buka media sosial. So bila kita buka media sosial, ada yang condemn dan ada yang sokong, tapi 90% masa tu condemn. Selepas game. Ya, Bini aku datang nak depression. Tengok live time tu Malaysia masuk maksimum mentah. Bini aku nak depression siap tengok. Teruknya sampai macam ni komen kan, teruk. Kau bayangkan down tak mental kau nak main ni kejap lagi lawan Argentina ni. Aku kena buat silap, takut buat silap. Semua jadi takut buat silap, takut nak main, takut nak sepak bola. Faham? Gila. Masa tu. So kau ada aku kita Malaysia habis game pukul 10, habis game pukul 11. Pukul 1 kita nak lawan Argentina. Betul lah Argentina? Betul. Kita nak lawan Argentina. Yang ni yang kita memang dedau sangat. Sorry, tadi pukul apa? 11? Pukul 10 malam. Tadi pukul 11. 10 habis pukul 11 malam. Oh okay, habis 11. Game dia start pada pukul 8 malam. Dia tak start petang. 8 sampai pukul 2 pagi last. Oh okay, yang game Spain first 8 pukul 10 habis 11. Rehat sejam. Kita rehat pukul 1 kita main. Rehat 2 jam lah. Rehat 2 jam, faham. 11-12 betul. Tak rasa sejam lebih rasa. Pukul 1 kita lawan balik. Lawan Argentina. Baru nak settle down. Lepas tu kena warm up balik. Ni kena pakai balik. Captain Argentina. Lawan Argentina. Argentina time tu bukan aku Abang Aidil tak silap kot. Okay, apa perubahan yang dapat detect? Masa tu tak ada perubahan. Semua orang terkejut. Game pace game dia macam ni. Yang jadi macam pum pace. Yang kalau orang kampung kata Venom kan 24 jam lah kau cakap Venom. Bola sampai. Macam mana kau nak turning susah. Macam mana situasi dressing room selepas habis game pertama tu tak ada. Dia semua masih macam dia macam tak boleh catch up tau. Yelah ex-player main. Diorang tahu. Diorang lagi banyak pengalaman bermain. Diorang tahu. Sebab kalau kau main 90 minit, kau ada masa bila kau nak cuik angin, ada masa bila kau nak cool down, faham. Ada masa nak main laju, faham. Tapi di saat yang ni diorang cakap apa? Ini pace laju siut. Dia kata ni bukan influencer main ni. Ini macam semi A1 A1 Pro A1 semi negara diorang. Itu reaction macam Karim. Ini bukan influencer yang main. Kalau kau tahu, maksud dia pun cakap kalau kau tak main. Maksudnya preparation dia bukan macam ni. Memang kalau bukan nak sembang tapi the real dia. Kau boleh buat injet lah tak nak main. Itu aku tanya tadi. Untuk besok kalau kau rasa macam ni bukan aku ni. Kalau mental kau tak kuat kan, mampu aku kena kecam ni. Faham. Kau boleh buat injet je lah. Janji aku selamat. Macam tu level kau nak lawan. Tapi masa yang kita dah draw satu sama, so kita lawan Argentina, so kita macam baru rehat sejam 2 jam. Kau ibarat kau buat big test ya.
Kau lari je. Walaupun kau masuk 10 minit, 10 minit kau berlari, kau tak sempat nak. Tak sempat, kau berlari. nafas lah. Main lawan Argentina, kita kalah 1-0. Satu tau kita kalah. Tipis. Dan kita kalah Bola tu memang cantik gol. Ya betul. Kita kalah apa bah? Kita kalah gol kan, tak silap aku. Kalau gol lah. Kita kalah gol. Si Masi daripada jauh. Masuk. Player tu buat cross memang gila-gila lah. Memang bola curve gila. Abang Izam tadi tak lepas lah. Itu memang ujung corner. Memang tak boleh bola tu lemas Tapi tu. kita kalah 1-0. Tipis lah. Kita proud lah, bangga. Sebab dia time tu dia titik England 4-1. Ui. Jadi First game dia? kita bangga lah. Ui, jauh. Jauh England kena 4-1 shoot. Kita kena 1-0. Okey lah. Kita tak ada prepare apa-apa. Diorang dah prepare 2 tahun tau. Sebelum ni ada cup juga tak silap dia buat kan. Creators Cup. Sebenarnya okey, ni kau boleh ambil part. Sebenarnya Influencer World Cup ni, sebelum Influencer World Cup, dia adalah Content Creator Cup. Dia Creator Cup dia tak salah aku. Creator Cup tak salah aku. Itulah, dia Content Creator atau dia Creator Cup. Dah 2 tahun dah benda ni. Ada diorang buat. Kat Europe diorang dah buat dah. So diorang bergabung dengan AICC, macam itulah tak silap aku. So dapatlah Influencer World Cup. Macam itulah cerita dia. So team ni semua dah ada 2 tahun. Team ni dah set up 2 tahun. Kau baru set up 2 minggu dek. Kau nak expect apa? 2 minggu yang aku terkejut tu malam tu jumpa esok nak main. Aku aku tak macam mana kan situasi tu? Situasi tu ni bukan buat-buat ni, tak ada. Sebab semua jadi saksi. Saya dengan Baba tak ada nak tambah pun. Tapi inilah cerita yang kita orang tak cerita. Kita nak cerita secara apa yang terjadi sebenarnya. Dan janganlah cakap ni semua salah. Jangan salah. Ini journey dia. Inilah permulaan dia. Faham. Inilah permulaan benda yang kita mungkin 3-4 tahun lagi kita nak buat benda yang bagus. Ini journey dia. Dia bukan untuk salah siapa-siapa, tak ada. Kredit dia bagus sebab kita start. Ya, betul. Apa pun start. Betul. Kalau tak kita pun tak ada Malaysia Creator ni. Betul. Malaysia Creator FC pun tak ada. Jadi masa kita nak lawan Argentina, kita kalah. Balik buka lagi media sosial, kena lagi hentam. Back to back. Maximum. Dia kenapa? Sebab kita kalah lah. Sebab kita kalah lah. Scene bola ni memang jahat lah. Aku lebih side netizen lah. Aku perasan ialah sebab dalam tu ramai player ada player pro JDT pula. Tak jadi cukup. Itu bahan untuk netizen lah untuk komen. Dia tak cukup player. Ada yang injured apa semua kan. Jadinya betul apa, memang kota dia 3 orang 4 orang ex player. Memang kena ada. 3 orang, 4 orang. Tapi kita masa 4-5 orang lah. 5 orang boleh ada macam tu lah. Balik rehat pukul 4 pagi baru sampai hotel. Mana boleh tidur tu lah. Kau dah berempah dengan mental kau lagi kan. Lepas tu cubalah tidur, settle. Besok meeting pukul 6 macam biasa. Perubahan formasi bermula. Yang ni yang kena cerita best. Okay, dalam ex player, kau kena tahu karakter-karakter diorang ni. Okay, macam Izam Tamizi, Amirul Hadi, Gunalan, Falisas, satu geng. Dia satu kapal. Maksudnya dia pembawa. Okay, Abang Aidil, dia adalah the captain. Marvel ni kau kena tahu. Ni dia Abang Syafiq Rahim. Wih. Jangan tepuk dulu tepuk dia. Best oh. Dia dah best kan? Aku rasa biar dia best sampai sini je. Kita jahat siut. Sambung ke depan lah. Oh, okey. Boleh? Boleh. Jumpa nanti lah. Tak payah cerita tergantung. Perubahan formasi tu. Perubahan tu. Dan mungkin ada perubahan semangat ke, kita nak tahu juga. Menarik. Perjuangan seterusnya. Tapi basically apa yang aku dapat, mungkin orang tak nampak apa di belakang tabir. So bila kita cerita ni, baru orang tahulah kesusahan dia untuk create team ni. Di sebalik apa yang berlaku. Jangan cakap kroni, JDT, J je. Betul. Tapi sebenarnya hakikatnya inilah yang berlaku. So apa yang ada jalan dulu. Kan? Awak closing lah. Aku macam kau macam terkesima sangat lah. Terkesima. Serius. Best cerita dia. Best. Yang hadap ni macam mampus ni. Captain now. Itu yang aku terkejut tu. Tapi tak berani maki Syafiq Rahim. Ni cerita malam pertama malam pertama. Cerita malam kedua. Macam tadi. Babah dan Dayam. Kita kembali lagi. Terus masuk episod 2 yang meremang ni. Saya masih terkesima. Sebelum ni kita cerita pasal perjalanan lah. Dah sampai ke Spain, dah sampai ke Argentina. Baru 2 game, ada baki 6 game. Dengar cerita ada perubahan besar yang berlaku bila bertemu dengan siapa seterusnya? Maksudnya kita nak bertemu dengan England.
England ni cerita sikit yang England ni yang netizen masa tu puji gila ni. Masa dia training dekat KSS ni. Dia punya training memang orang cakap apa Malaysia memang fokus kat England tau. England gila apa dia punya taping bola macam-macam lah kan. Ini England ni. Apa yang dia showkan dalam video nampak macam saya dengan Baba macam uish gila England punya training tak relax lah Tengok dia punya solidnya player dia kan. Masa kita jumpa dekat hotel pun tengok uish. Yalah dia punya body sizing dia memang besar daripada kita. Besar sangat lah. So pukul 6 petang kita kumpul balik. Dekat situ Captain Marvel Syafie Rahim tukar formasi. Ni hari kedua. Aku nak tambah sikit konteks. Tim England tim yang ditubuhkan 2 tahun lepas. Ya betul. Yang dah bermain tournament 2 season. Betul. Creators Cup juga. Betul. Okay. Tapi aku nak tebalkan lagi. During tournament ni siapa yang coach? Sebab tadi cakap ni tak ada coach. Tak ada coach lah. Syafie Rahim lah yang ni ex-player lah yang coach. Yang manage formation semua, tactical lah pun nak main semua ex-player lah berperanan tu. Dan masa lawan England ni pula, masa tu Abang Aidil tak ada atas komitmen kerja. Jadi tinggal lah yang lain ni, ex-player lain ada. Jadi Abang Syafie Rahim ambil alih. Jadi kita punya Captain Marvel ni tukar formasi 3-4-3. Daripada siapa ni? Maksudnya daripada 4 macam Malaysia 4-3. Kita main 3-4-3. Defend 3 ni formasi Malaysia dengan JDT tau. Ya. So sekarang kita main formasi tu. So semua orang masa tu faham tak faham je. Maksudnya 3 defend, 4 di tengah dan 3 di atas. Jadi bila kita kena attack, maksud tu kita nak faham tau. Kalau kita kena attack kita ada 6. Kalau kita pergi attack pun kita ada 6. Macam tu. So macam ni kita nak faham kan. Ada 2 wing back lah. Naik tu. Itu yang penting tu. Tu yang dia kata kali ni betul-betul energi kau kena 200%. Bayangkan malam tadi kau dah main, hari ni kau nak main formasi yang baru. Nak lawan England. Okay. Bayangkan tak habis, recovery pun tak habis lah. Physical, mental semua tak habis ni kan. Nak main social media orang dah. Ya. Ni aku dah cakap dengan budak-budak tim semua jangan buka. Kalau kau nak strong dah jangan tengok lagi. Ni dah tak alright lah. Maksudnya tak apa, kita habiskan dulu je. Tapi adalah biasalah content creator kan dah biasa kan boleh lepas. Tak boleh lepas dengan benda tu lah. So kita dah mungkin macam tu lah. Sebab kalau kau baca kau ganggu. Lawan England pakai formasi 3-4-3. Tak pernah main tau 3-4-3. Seumur hidup saya dengan Baba tak pernah main. Kita friendly ke kita main game tak pernah main formasi. Kita akan main macam biasa je. 3-4-3 rupanya memang satu benda yang sukar lah. Dia untuk klub yang memang profesional. Tapi di hari tu kita boleh buat. Kita faham selepas 10 minit bermain. Lepas dah bila main tu baru kita nampak macam ni sistem 3-4-3. So masa 3-4-3 tengah kita terlampau compact dan kita senang dapat bola. Kita senang menang bola. So jadi Mat Saleh dia tak suka satu benda dengan Malaysia. Tu kita kena puji lah budak-budak player sekali. Dia tak suka press. Depress. Okay, faham. So dia dapat bola belakang kita ada. Dia dapat bola belakang kita ada. Dia orang tak suka. Ketujuh-tujuh negara ni takkan suka bermain dengan Malaysia. Ya, sebab kita press. Maksudnya kita tak bagi dia chance nak buat skill ke apa ke. Agak susah sikit lah. Sebab dia pegang bola lama lah. Ya betul. So kita sampai. So apa yang jadi, kita menang. Lawan England. Yang digembar-gemburkan netizen ni, England power masak lah Malaysia kan. Kita menang 4-2 bro. Dah lah kena bantai 4 kan. The founder of football England. Kau suka cucuk-cucuk Football FA tau. Aku geram tu. Yang ada legend dia siapa? Legend dia. Dia ada legend kan? Rooney. Dia punya ni tak ada. Itu Francis. Jimmy Carey. Bukan. Cole. Itu. Ada legend dia. Yang Andy Cole. Bukan Andy Cole. Yang Liverpool tak silap aku Liverpool. Liverpool tak legend. Andy Carroll bukan. Bukan ada yang tapi ada legend dia. Ada legend dia badan besar. So kita menang 4-2. 4-2 banyak. So kita banyak kan? Banyak. Kat situlah gol. Siapa skor banyak? Gol Emi Caca meletup. Emi Caca pula. Jamie Cha. Emi Caca buat apa Sorry Emi Caca. Jamie Cha. Lepas tu siapa lagi? Lagu Rocket. Gol Akil Farhan yang Rocket tu. Itu gol game tu. Itu lah game tu lah. Akil. Jamie Cha 2 tak silap Jamie Cha 2. Satu lagi tak ingat siapa. Satu lagi ni penalti tu. Penalti first awal tu. Okay, penalti. Ni cerita penalti. Penalti yang boleh ambil
lepas yang 1vs1 tu hanya 2 orang saja. Kanda dan juga Ammar. So kalau bab yang penalti sebelum game tu Kanda dengan Ammar je lah yang ambil. Kenapa? Sebab dia orang je yang memang confident ambil. Boleh dribble sikit. Ya. Faham. Kanda memang time tu memang tak tahu lah, rezeki dia meletup lah. Dia ada beberapa player yang memang orang kata rezeki dia meletup. The miracle time tu. Dia time tu memang walaupun dia cakap sakit tapi masuk padang dah tak nampak sakit. Keluar memang sakit. Sebelum tu start kau kata juga Kanda muka dah berubah awal-awal dulu sekali kan. Berubah sebab dia macam dia tak boleh terima lah yang Spanyol Peli lah masa tu, faham tak? Dia macam dia cabaran. Macam, dia tercabar. Dia cakap, kenapa macam ni kan? Dia cakap tu perang psikologi tu normal. So dia buktikan. Walaupun dia kena kad merah. Game lawan apa dia kena kad Mexico. merah. Game lawan Mexico pun boleh dikatakan tight. Lepas lawan England, Mexico. Bukan England. Bukan Colombia, Chile. Chile last kot tak silap. Dia adalah, tapi yang moment lah. Ni kita cerita game yang moment Mexico. Macam mana kita kena psycho dengan Mexico score gol pada minit 1vs1 tu, dia dah score dulu. So kita tak dapat score. So kita main 1-0. So dia main psikologi. Sumpah psikologi. Kejap-kejap Injured tak bangun-bangun. Tak bangun-bangun. Sebab tu aku tanya tadi, aku benda ni sakit hati. Yelah 20 minit kot. Itu lah taktikalnya. Injured, kita serang non-stop. Itulah masa tu game tu lah yang nampak Malaysia serang. Tak ada, kalau bola tu nak, saya ingat lagi masa tu, bola tu nak out tau. Loy sampai rasa kalau guna kepala lah. Nak selamatkan, jangan bagi out. Nak serang. Tapi banyak chances lah. Macam Syafiq Rahim free kick kena tiang. Memang banyak peluang. Tapi cuma tak dengan formasi sama 3-4-3. Sama. Masa tu dah pakai formasi tu. Habis start tu memang pakai 3-4-3 lah sampai habis. Ya, sampailah minit ke 19 1909 Ammar score. Itu last, betul-betul last nak tiup whistle tu, corner. Saya tengok masa tu. Saya tengok. Uish. Punya dia pun dah gemuruh juga Mexico ni. Keeper ni sebelum jadinya skor tu dia menganjing Jemi datang bola ada duduk Cina. Dia atas cakap psikologi dekat psikologi dia orang power. So kita lah nak kena bermain dengan psikologi tu, boleh ke tak boleh. Waktu corner time tu berapa skor? 1-0. Dia orang 1. Okey. So minit ke 19 1909 Ammar skor. Kecoh. Dalam video ada kecoh, semua masuk padang. Memang masuk padang dengan niat nak psycho Mexico lah. Happy lah. Walaupun satu sama happy. Tapi happy kita sekejap je. Balik hotel kena protes. Kita kena protes sebab kita terlupa nak masukkan player perempuan kita. Sebab sebelum tu lawan Perancis kita tak perasan dia ada player perempuan ke tak. Dia main macam tu je. Main macam tu. Maksud dia Hafiz Syahrin cakap Perancis boleh kan. Rupanya masa dia main tu memang betul law dia. Kalau tak ada player perempuan, kau kena bermain 10 minit tak awal tu tak ada player langsung. Kurang satu player. 10 minit pertama. 10 minit pertama. Itu yang Perancis buat. Kita tak perasan. Faham tak? Kita pun buat je lah. Tersilap lah. So untuk mendapatkan 11 player penuh 10 minit pertama kena kurang seorang. Kena kurang seorang kalau tak ada player perempuan. Faham? Jadi dia buat benda tu France. Kita tak perasan. Faham. Macam tu lah. So itulah benda. Jadi kira kalah lah 3-0. Kalah. Kita kalah. Tapi keseluruhannya kita hanya kalah tak lebih daripada 2. So 2-1, 1-0, 1-0, 1 sama. Waktu kita menang. Itu saja. Bolos tak lebih 2. Tak. Abang Isam Tamizi kot. Kau tengok lamungan badan dia lagi cakap, uish. Dia macam ni lah. Kalau kau tanya aku apa yang aku dapat, moment aku dikelilingi oleh orang yang memang kau tengok dekat TV. Yang dia punya main bola tak pernah luntur lagi. Macam tu. Bila kau tengok belakang, ujung sana keeper kan. Tu Ivan Tamizi tengah lambai kau. Main je. Dia defend kau. Kau ada Fadisas. Kau ada Gunalan. Tengah. Tu macam aku cakap ada Aidil, ada Amirul Hadi, ada Syafiq Rahim. Yang paling aku minat satu je. Player yang ex-player paling aku minat lah. Dia punya ketenangan yang tak boleh dia beli lah. Memang tak boleh beli langsung. Fadlisas. Aku tak tahu lah. Aku betul-betul main kan. Bola tinggi atas jatuh kat dia kan. Dia tapping slow je dekat Gunalan.
Dia punya tenang tu, orang tengah press dia datang pop macam Kau tu. bayangkan walaupun kita kalah, dia tak marah. Dia tak marah. Dia cakap, bodoh tak. Dia Tak ada, tak apa kita, faham tak? Itu Itu tak, level biasa dia. main bola mesti ada Betul. maki-maki, kita buat Betul. mistake, member maki, Ya. tapi habis kat situ lah dalam Tak, padang. dia orang Tapi tak. dalam Dalam padang pun team tak. ni, Baik, ibaratkan macam dia orang ni dah sini tau, kita sini. Bila kalau kalah dia penat betul tak? Kita Ya, pun ya. penat. Maksudnya dia boleh je. Tapi dia tak. Dalam bola sepak dia orang tak. Dia orang cakap bagus kita dah buat. Yang penting kita lepas bola, macam cikgu sekolah kita cakap, lepas bola buat apa? Kerja balik. balik. Itu saja. Tapi yang momen paling best dekat dalam live lah, lepas lawan Perancis. Itu dapat satu kepujian daripada ex-player Liverpool, Sakho. Negro tinggi tu, Okay. masuk dalam live. Dia kata Malaysia kan. Dia kata dia bersyukur sebab sebelum dia lawan kita lawan England dulu. Dia tengok gameplay kita. Dia main memang sangat tenang. Dia control ball. Dia tak nak terlepas langsung. Dia tak ada press apa. Dia control ball. Sebab dia tahu kita akan press. Dia kata dia bersyukur sebab kita lawan England. dah baca gameplay Kalau Malaysia. dia lawan England mungkin dia kalah, dia kata. Dia tak dapat baca Dia lagi. cakap mungkin dia kalah. Dia cakap sebab masa tu memang dia pernah satu momen bola terlepas. Sebab aku dengan Jemi press dia ngam-ngam dua-dua sampai bola terlepas kaki. Dia tahan bola boleh terlepas. Dia punya kelang kabut tu. Player Liverpool tu, Dia pun dia kata you and your friend yang kecil sekali, yang kecil Jemi tu. Dia kata very fast. Masuk dia walaupun dalam badan aku buat je, tapi aku boleh speed lagi. Tapi tak macam Jemi laju kan. Jemi datang dari sini, aku datang dari sini. Bola pun sampai kat dia. Datang press dia ngam-ngam, bola dia terlepas. Jemi dapat shoot, keeper save. Itu momen yang memang betul-betul press 100%. Banyak magic lah. Dia orang yang kecil-kecil kan, tapi tak tahu lah. Dia orang macam dia orang letak kaki dia orang ni ada 10 kot. Kebal ke apa ke. Tapi memang kalau kau tengok situ kau macam weh, boleh dia orang main macam ni. Ini kalau kau main kat Malaysia memang kau the best lah. Dengan reaction kau, dengan kau punya semangat kau, memang lain lah. Itu antara momen-momen yang yang orang kata best. Dan yang paling best, aku pernah cakap dengan Baba, tak kisahlah macam mana lah, cakap lah apa pun, aku main, aku dapat tengok TMJ tengok aku main. Betul. Di TMJ datang tengok. Tuan aku datang 2 kali. Waktu Tuan Kumar Tojo datang tengok. Itu dah okey dah. Itu the best moment dah. Betul. Dia tengok competition ni kan. Kalau ikutkan dia, dia nak tengok, tak nak tengok itu pulang lah. Tapi dia support A to Z kan. Datang tengok tu A lah. tournament turun dekat padang. Bangga lah. tournament dekat training Training. kat Sigelang JDT atau Sigelang. Itu macam ush. TMJ ada komen apa-apa ke untuk tim kau orang? Oh tak ada. Sekadar tengok lah. Dia tengok dia bagi tahu apa fight lah betul fight lah. Kita fight lah, kita tak main-main lah. Kau ada offer kontrak JDT. Tak. Sorry aku macam dah termasuk ke aku berada kat stadium pada waktu tu. Aku cuba bayang aku berada di situ. Sebab aku masih tak boleh move on 2 minit 10 20 10 20 tu. Itu dah cerita minggu lepas kot. Kau masih lagi tak move on tu? Aku nak merasa. Yelah. Tapi sorry, Saya training dulu IWC 27 saya ni. format IWC 2025 ni macam mana? Grouping ke? Dia Round Robin. Round Robin. Dia merasa semua kita akan lawan. 4 terbaik. Total team 8 4 terbaik akan main separuh. 4 terbaik main separuh akhir. 4 terbaik grouping Lepas Liga tu lah. Lebih tahu lepas habis game tu ada lagi satu competition. Ada lagi? Ada challenge dia. Sebab masa nak Betul. nak tentukan padang tu kan, captain dia akan ambil satu undian. Challenge tu apa? Lepas habis tu pun ada point juga kat sana. Itu point sambung untuk apa tak? pula? Point untuk kita tambah point lah. Maksud kalau kita menang kita 3 point. Lepas tu ada tambah tu. Challenge kalau kita tu? menang tu challenge tu ada 1 point 1 point 2 point. Contoh macam ni, contoh macam okay. Mai kat sini. Dah main Jam. kan? Contoh. Awak macam dah borak kat kedai mamak lah tu. Contoh macam dah main, contoh macam okey dah habis game kan. Okey 1 2 3 4. Katalah nombor 4 dengan nombor 5 ni Draw. dia point dia sama dalam padang. So apa yang tentukan inilah yang Baba cakap lah challenge yang tambahan ni. Okay. Contoh challenge Macam nak mati budak-budak ni buat challenge Dia tu. dia macam ni, lepas habis game je, lepas je habis game kita tu, kita akan ditarik dekat tepi akan main challenge. So, macam sepak tiang, sepak buat apa volleyball, kita score, ada keeper. Macam tu. So boleh tengok balik Volleyball ulangan tu 2 minit macam tu lah. Naik lengung kaki budak-budak tu. Siapa tak boleh sepak dah. Dia banyak challenge dia lah masa tu. Supaya dapat point dia boleh ditentukan So siapa benda yang tu okey, contoh macam ni contohlah kita lawan, katalah kita Malaysia lawan Chile, tournament dah habis kan, game dah habis. So pergi ke challenge.
So challenge tu pula Malaysia yang menang. Tadi game Malaysia kalah, challenge Malaysia dapat beat Chile, dapat 1 point. So point ni adalah simpanan lah. In case kalau point sama ada semua. point sama, okay, apa dia boleh ambil? Dia boleh ambil dekat yang challenge ni. Faham. Macam tu, merumitkan sikit. Tu format dia lah. Format dia. So end up Malaysia dekat ranking mana? Daripada 8, 7 tak silap. 7. 7 okey lah. Total berapa? 8 lapan lah. tim. Berapa seri, berapa kalah, berapa menang? Saya tak ingat lah seri. Kalau kita last tu tak silap kita Seri menang waktu dengan menang lawan Chile. England. Tak silap kalau kita menang dengan Chile ke draw, kita naik nombor 5. Macam tu lah. Kalah, Kak. Kita kalah. Oh, lagi satu kena protes tu hilang point. Yang protes. Kalau protes Auto tu, lah. kalau kita protes tu kita dah draw. Dua draw lah. Dua Draw tu kalau tengok betul-betul table, kita dah nombor 4 time tu. Kita dah nombor 4 sebab ada yang tim dah kalah dengan ni. Dia macam macam banyak tim yang sepatut dia boleh pergi, tiba dia kalah. Oh, kita boleh naik nombor 4. Faham. Lepas tu kita kalah, jatuh lah. Kalau kita draw tu 1 Mexico, kalau kita menang 1 dah auto slot. Main dekat SSI. Best tu main Terlepas selesai. lah. Tapi 7 puas hati lah. Puas hati yang 2 kita tak minggu prepare apa training kot. lah. Kita tak prepare apa kan. Kau nak expect apa kan. Kita tak prepare. Sebelum tournament apa expectation korang? Dah tahu kesusahan dia training, nak collect player semua. Tapi mindset masa tu nak apa? Nak achieve apa? Just main je, tak kisah ranking. Tak, kita cuma nak fight habis-habis je lah. Menang kalah apa cerita. Yang penting kita dah bagi yang terbaik lah. Kita dah bagi terbaik. Macam tapi sebelum tu kita ingat dia just influencer World Cup. Santai lah. Ingat santai Kita tak tahu apa. Pikiran aku santai lah. Kita tak tengok pun Santai, game dia sebelum ni yang ada macam Creator apa, Cup. tim lawan FC main gelak-gelak ke apa aku kan. tengok kat YouTube lah, tengok apa yang ada lagi yang dia orang buat tournament-tournament macam ni. Fun, gelak-gelak, stadium penuh, Konten. Ya, kan macam tu. Ada challenge tu kan. Oh, okey lah ni kan. Sekali datang. Sekali datang. Abang Syafiq Rahim pun tobat lah. Amirul Hadi pun cakap, kalau macam ni Tok, wah kata aku tak main Tok. Kalau macam ni Tok, gila aku pernah apa saya boleh kata, first time aku main berapa puluh minit, 260 minit. back to back. Maksudnya dia orang kalau main pun ada rest. Ya, tu main kan. 3 hari rest. Oh ni kan. Tu saya cakap komitmen dia orang bagi ni sebagai ex player kan. Kita patut contoh lah. Betul. Dekat situ pun sebenarnya. Ni kalau Syafiq Rahim ni disiplin A. Ni sama cakap A. Daripada segi apa tu? Kita nampak dia garang kan. Dia garang bertempat, tapi disiplin dia A. Dia cakap macam ni dengan kita orang. Aku nak lepas ni semua orang pergi makan pakai Yang pakai slip hotel. Yang pakai slip hotel. Semua pakai baju travel kit. Semua pakai shoot. Yelah kita content creator, relax lah pakai ni kan. Yelah. Tapi Dia cakap tu, tengok spin. Tengok semua pakai kan. Bawa nama negara kan. Dia bukan Macam mana? dia bukan setakat menjaga atas padang. Betul. Di Tapi luar pun kita dia macam fikir macam kalau dia tegur, kalau dia tak buat, kita macam kau pun tak buat. Dia buat masalahnya. The first day. Sebab the first day dia buat. Jadi kita kena ikut lah. Dia yang buat. Ingatkan dia saja nak game korang. Rupanya betul. Dia boleh hari buat benda yang sama. Itu Syafiq Rahim. Dia anggap macam ni. Kau lepas kau mandi je, pakailah benda tu. Kau nak tidur kau pakai macam tu. Kau mandi je. Kau mandi je kan dia. Lepas tu kau pakai sampai habis competition kau. Dia cakap benda ni sekejap je pakai. Dia lepak dalam bilik pun. Ajak kita lepak bilik meeting office tu pun. Tak tukar baju. Tu dia. Dia tak tukar. Bagi dia yang ni segala-galanya. Bagi kita macam yalah betul. Sebab tu kita jaga benda ni. Tu saya cakap jersey tanpa logo dia ringan. Dia masuk logo, dia ada berat dia. Biru berat tu. Dan itu sebab lah kalau nak masuk ke IWC 2026 punya ke? Nanti dulu. Awak jangan keluarkan semua. Aku Kau dah pasal berada di terlalu situ terkesima ke? Aku dah lost soalan aku. Tak, sebab banyak di sebalik cerita yang kita tak tahu. Aku pun yalah, kita tak ada di situ dan kita hanya tengok video dan tengok naik-naik komen lah. Dan kalah. bagi aku semua orang akan ada perasaan baik kau ambil aku betul. Ya. Kita tahu dah benda tu. Semua orang semua content creator, semua influencer, tak kisah artis sekalipun. Ya. Semua bila tengok game tu semua akan cakap macam ni. Baik aku yang main. Kenapa tak bagi Dalam aku? padang Kenapa lain dia? Betul. Dia nampak lain. Nampak dalam padang lain. Itu sebab startnya aku main IWC tu, barulah aku jadi seorang pemikiran yang positif bila tengok bola. Faham. Maksudnya sebelum kita tengok bola, kita tengok main, otak depan gol pun tak boleh skor ke? Tak.
kau tak boleh nilai macam tu. Tak tahu masa tu dia punya, faham tak? Maksud dia macam kita tak ada dalam situation tu tau. Kita tak tahu time tu dia macam mana. Faham tak? Dia nak explain pun kalau kau bukan percaya pun, contoh dia nak terkill time tu kan. Nak terjatuh. Dia tak boleh dia tak boleh explain benda tu. Jadinya bila aku dalam situasi tu baru tahu, memang aku positif lah tengok bola lepas ni. Kalau Malaysia depan skor tak boleh gol lah, aku cakap tak ada rezeki lah. Betul. Kau duduk dalam padang pun aku tahu siap. Kalau tak aku macam netizen juga tau. Bodoh lah depan gol pun tak boleh gol. Kau pasang kau tak nampak. Faham tak? View tu lain. View kita tengok dengan view dia lain. Kat bawah lain. Kita tengok TV, ni ada kosa tak bagi. View dia lain. Faham. View dia tak nampak. Faham. Macam tu lah. Dan juga mindset dia sebelum bermain dengan selepas bermain, lepas tu nak hadap pula next game. Dia dalam masa yang sangat singkat. Sangat singkat. Bukannya kau dah main, kau dah habis main 2 hari kau training, lepas tu kau main. Lain aku expect macam tu. Aku expect macam Liga Super 10 hari berapa hari dalam game tu sampai dia 6 hari. 6 hari habis 8 game. 6 hari total kita travel semua 8 hari 9 hari. Kat 10 hari lah. 10 hari. 10 hari dia. 10 hari tinggalkan bini, tinggalkan job. Tinggalkan bini tu. Tinggalkan bini. Bini aku sampai tak boleh tahan ambil naik kereta pergi Johor bawa anak aku. Tapi duduk rumah adik dia lah. Tak boleh tahan yang mana tu Segi aspek, semua aspek. Rindu. Berguling tu rindu. Tak, berguling tak apa. Yang tolak tu episod lepas Baba kan dah sebut berapa yang dia tolak. Yelah. Kau sanggup ke nak tolak macam tu? Tolak satu. Tolak satu hal. Lepas tu nak main ni belum tentu. Lepas ni aku ada apa. Lepas tu kena hentam lagi. Lepas ada game tu. Aku bila memikirkan aku pun sakit kepala tau. Bila aku memikirkan masalah. Faham? Lepas tu sebab semua tak tahu benda tu. Mula dia bagi tahu 500k follower baru boleh dapat submit. Ni satu lagi. Tiba-tiba dah last minute dah boleh. Boleh pula. Bawah pula. So lagi kita aduh, tahu kita ajak ni tu. Semua benda kita tahu last minute. Betul. Tapi tu saya cakap, saya tak salahkan siapa-siapa. Sebab ini adalah journey permulaan dia. Faham. Itu sebab saya tak berani nak cakap. So biarlah orang motikai kan. Sampai satu masa aku cerita dulu. Aku akan cerita kat benda ni. Sebab kita nak salah faham je. Inilah podcast yang paling khas. First kita cerita. Eksklusif lah. Eksklusif lah. Ramai orang Terima kasih Terima kasih. Ramai orang spend dengan aku untuk bawa cerita ni. Cakap belum ready lagi lah. Belum masih lagi aku nak cerita kan. So inilah Kenapa? Sebab masa tu aku tak ada planning untuk IWC yang seterusnya. Securitiesnya. Okay. So bila aku datang sebagai player, dia tak sama dengan aku datang sebagai management. Faham. Faham? Faham. Bila aku datang sebagai player adalah benda yang aku nak cerita apa yang terjadi. Aku datang yang ni aku datang, aku cerita apa yang terjadi dan aku cerita apa yang bakal terjadi, insya-Allah. Jodoh kita di sini. Yes. Dan kami pun memang niat untuk nak support. Follower belum cukup nak main, tapi kita support dari segi podcast. And memang kita orang nantikan lah episod ni. Tapi itulah yang ni sebab itu hari kita tayang itu nanti jenis yang untuk yang 2026 ni. Dah boleh start. Dah boleh start. Aku nak tanya selain, tapi tadi dah Ayam dah sebut Fish Harin, TMJ pun ada turun. Selain nama-nama yang kau sebut tadi, ada tak orang-orang belakang tapi yang hari ni kau nak ucapkan terima kasih? Ada sponsorship ke company? Satu lagi aku dah bagi kredit lah. Aku respect dekat Yusof Bahrin. Dia artis. Artis yang berminat nak main bola. Dia sanggup lah tinggalkan job dia. Hasil dia pun lagi banyak kat. Lagi banyak job dia. Faham. Tapi dia nak main bola. Dia enjoy dengan kawan. Selection baru ni pun datang kan? Dia datang support lah. Dia one of kita punya team management. Management lah. Tapi tadi ada tengok lunch sekali kat rumah. Dia datang sampai tahap macam tu saya sama Luan. Dia bonding. Dia bonding. Macam mana? Kita orang very ni supportive. Dah umur 30 lebih. Betul. So kita dah bonding tu macam family. Macam family. Itu family. Itu dia macam content creator orang lain. Content kita orang more for family. Betul. Kita orang tak nak kata apa. Kita orang ni kalau jumpa content creator lain pun, jumpa pun kita akan aku punya style macam tu. Aku akan suka borak apa mau cerita. Aku jenis macam tu. Mungkin ada certain kadang orang kan macam dia engkau aku. Tapi from side kita orang ni aku tak macam tu. Follower bukan nombor satu. Bukan kenal kau. Betul. Macam tu adab lah. Tu sebab macam orang cakap dengan kita orang, budak ni cakap kasar, kita pulang. Benda tak boleh mengubah benda-benda tu. Terpulang. Tapi bila dah mengenali apa yang kau rasa lah, contoh macam tu. So kita orang macam tak ada masalah pun bagi kita orang. Semua kita orang ni kekalkan bonding kita orang ni daripada dulu lagi.
So apa kita buat sama-sama. Buat sama-sama. Macam tu. Okay, lepas ni kau makan kat rumah Baba lah. Boleh dia ajak baik. lunch. InsyaAllah. Boleh. Sementara bina aku tak meletup lagi. Tu nak bersalin tu. Aku pun kenal and berani kontak Baba pun atas sebab ada seorang kawan aku yang rakan sekolah kan. Si Ciko, sebutlah Ciko, nama Ciko. ni. Ciko. Dah lama sangat lepas kahwin terus hilang. Dia Geram macam tu. aku nak sebut ni. Suruh dia hidup sikit geram. Aku last jumpa sebulan lepas tak silap. Yalah tak payah sebut lah geram. Maka. Ciko. So nak kata jodoh yang kita bertemu malam ni memang kita nak support perjalanan Malaysia Creators. Sebab kita pun part of Creators. Walaupun kita tak support dari segi 20 minit bermain tu, kita support dari segi belakang. Itulah belakang. Pemain ke-12. Kita pelopor. Mungkin Ultras Creators. Oi. Menarik Boleh nak close? Boleh. Kalau ada geng-geng Ultras nak jadi Malaysia Creators pun boleh. Saya cut yang di post. Boleh kita ajak Baik. Itu sahaja. Kita dengan Dak Ayam dengan Baba tak sampai setakat ni. Kita akan sambung ke part 3. Nak cerita apa part 3? Sebab dengar cerita IWC apa tadi, Influencer World Creators. Influencer World Cup. Sekali lagi tangan naik sebut betul-betul Tak sampai part 2. Tak dapat aku IWC tu apa. Okay. Akan berlangsung pada 2026. 26. Aku dengar Dak Ayam dengan Baba ni antara orang yang penting lah. Sebagai part of the management penggerak lah. Okay. Diorang dah start selection sebenarnya. Dah start session. Tak apa, itu kita nak cerita yang part 3 ni. Aku nak pergi gantung saja. Selection. Part ke-3 ni kita masih lagi cerita pasal IWC, tapi 2026 katanya. Sebab biasanya World Cup 4 tahun sekali. IWC ni tiap tahun ke? Kalau ikutkan perancangannya memang setiap tahun ada. Okay. Selama 10 tahun. Selama 10 tahun berlangsung di mana? Di Malaysia sahaja. 10 tahun tu memang ini Malaysia. yang setakat ni yang kita tahulah. Informasi ni yang diberitahu dekat kita. Okay. Faham. Ni memang plan terus 10 tahun punya event. Tak confirm lagi lah. Tak confirm lagi. Faham. Cuma kita tahu 10 tahun 3 tahun kita berada di Johor. Kalau negara lain tak ada yang nak jadi hosting ataupun nak jadi tuan rumah, masih lagi di Johor. Johor lah. Johor Malaysia. Okay. Faham. Johor Malaysia. Johor sekarang ni kena masuk cop pasport lah. Tak saja bagi punchline. Orang kata kalau takut dilama ombak, jangan berumah di tepi pantai. Ini saya tak suka hari ni. Masuk IWC 2026. Hari tu dah start dah selection. Ya betul. Tapi tak nak masuk selection lagi. Kita reverse balik. Habis 2025. Terus masing-masing berpecah. Balik rumah sendiri. Settle tutup pergi ke apa. Apa info untuk next? Kita dapat call. Dia ni suka start dengan call. Dia suspendnya apa tau? Call daripada siapa? Kita nak Kita tahu dapat tu call siapa. daripada management lah di Johor lah. Okay. Untuk berbincang pasal next IWC tahun 2026. Jadi saya nak bawa Baba tak ada masa tu di China. Jadi saya pergi dengan Dakmin. So kita pergi berjumpa dengan Mr. Kevin, Andrew dan juga Abdullah. So one of the masa event tu diorang ada lah. So untuk Malaysia lah. Faham. Jadi saya pun berjumpa dengan diorang. So dia bincang. So masa tu kita pula dah plan ada sikit proposal kita bawa. Untuk kita nak structure, nak tunjuk dekat diorang apa planning dia. Sebab masih dia nak jumpa kita tu, memang dia nak tahu pasal apa kau nak buat pasal IWC 2026 tahun depan. Tahun depan ni lah. So kita bawa, kita tunjuk. Jadi diorang pun bagi tahu dekat kita apa yang diorang nak, apa yang dia nak. Cuma dekat situ saya ada cakap dengan diorang, kalau you guys nak influencer atas 500,000 untuk join IWC dekat Malaysia, tak ada. Susah untuk kita dapat. Which is kita kena wujudkan beberapa pecahan kategori supaya kita boleh ada dan kita build up daripada tahun 2026 ni. Ni semua idea daripada edisi yang sebelum ni lah. Lepas macam ni, bila kita balik, saya dengan Baba dengan beberapa orang ni, kita cakap benda ni bagus sebenarnya. Cuma macam mana kita nak kemaskan lagi. Sebab kita minat bola. Baba minat bola. Dan semua sayang kan bola. So kita nampak macam satu benda macam content creator dalam sport dekat Malaysia ni, dia sangat sikit.
Terhad. Terhad. Faham. Bola Sebab sepak lah. satu Lagi-lagi lagi- bola sepak. Spesifik lagi bola sepak. Faham. Sebab satu lagi kita ni macam mana? Kita ni jarang untuk support each other. Macam itulah. Tu Masing-masing secara- buat hal masing-masing lah. Ya, betul. Even kalau engkau duduk di satu college pun, engkau famous pun, kau membanggakan college kau pun, saya sangat yakin semua pelajar di college tu takkan follow kau. Walaupun kau membanggakan college kau. Itulah lumrah dia kan. Even mana-mana pun benda yang sama juga. Jadi sebenarnya kalau ikutkan, kita kena bersatu. Contoh macam dia ni main bola, aku minat bola. So dia ni konten dia ni perlu bagus lah untuk aku tengok kan. So kita boleh support each other. Jadi kita perlukan benda tu secara lambakan banyak. Ada pool lah. Ya, betul. Function lah tu. Aku bab-bab ni aku tahu. So jadi bila saya dengan Baba bincang balik, meeting balik, kita cakap okay, why not kita jadi manage, kita macam mana Kita kita manage yang lah. manage lah. Kita urus lah. Kita urus lah. Sebab diorang pun minta kita urus kan. Bukan kita mana-mana. So diorang cakap kau nak urus tak? Urus. Faham. Jadi siapa panel kita, itulah Abang Aidil. Kita punya, maksudnya panel tu apa-apa kita nak buat, kita rujuk lah. Rujuk dia. Rujuk Kita ada Abang plan. Aidil. Nasihat. Kita ada plan sama-sama each other. Lepas tu kita back tu sana balik. Ya. Bang ni plan kita. Okey lah. Tu diubah sikit lah. Faham. Tak ada perlu patut diubah, ada patut ditambah, dia orang. So Abang Izam Tamizi, Abang Aidil, Abang Syafir Rahim, ni adalah orang kata panel dia lah untuk kita Tulang lah. belakang lah. Tulang belakang kita lah. So A to Z kita kena buat semula lah. So sebab kita ada pengalaman kita kan. Jadi start dari situ lah. So dalam management ni ada 3 orang. Saya, Baba Nadine dan juga Q. Q tak ada, dia ada di Jepun. Kalau dia tengok live ni sekarang, mungkin dia di Jepun lah sekarang ni. So Q adalah bahagian orang kata apa, schedule jadual sepanjang IWC ni nanti. Oh, dah plan siap dah. Ya, dia dah plan siap. Manager lah. Dia macam tu lah. Saya manage the team. Baba adalah orang kata manage media sosial. So apa berkenaan dengan media sosial semua daripada Baba Nadine lah. So sebab benda tu penting. Kenapa? Okey. Daripada sudut Baba adalah satu platform yang sangat penting untuk player. Faham tak? Sebab yang rata-rata yang datang dia tak tahu macam mana nak upkan value engagement dia di dalam media sosial. Jadi berdasarkan pengalaman Baba Nadine, dia boleh tunjuk cara. Okey, mungkin dengan style video macam ni, video kau orang suka. So benda ni penting. Nama pun Influencer World Cup. So benda ni semua berkait. Dia bukan sekadar bermain bola, dia perlukan lagi engagement juga. Faham. So Baba sebagai content manager. Dia CEO content manager. Oi, So di bawah dia ni ramai tim dia. Jadi kalau korang management dah confirm tak main dah nanti. Tak tak main. main. Bagi peluang orang lain lah. Yang orang lain cakap apa, patut aku main. Main lah. Kita bagi peluang main lah. Tapi dapat sekali kapten tu. Mahal tu. Rahim kot. Kita kredit. Dengan England pun aku kapten lah, lupa. England 2 game? 2 kali. Yang menang tu? Yang menang England kapten. Berapa menang? 4-2. England bolos 4 biji. Sapi Rahim dimaki-makinya. Tak. Oh, tak. Syafiq Rahim yang dengan anjing aku. Itu. Tak boleh lain tu. Masa lawan mana lah, bola tu Syafiq dah hantar bertepi tau. Aku silap aku. Aku tak tengok bola, aku tu lain lu. Okay. Ibarat anjing macam anjing kejar aku. Kau tengok bola lah ni. Macam kena kejar anjing ke. Apa berdekah siapa. Tak pernah kena. Oi, macam kena kejar anjing. Siut dah. Aduh. Perempuan lah. So pasal WC ni, cerita bah. Apa plan IWC 2026? 26. Setakat selection, macam mana boleh timbul idea untuk buat selection sebegitu rupa? Maksudnya ada kriteria non-influencer, ada kriteria influencer. Okey, sebenarnya dan ada kriteria lain lagi ke lepas ni? macam kita cakap sebelum ni, ini macam kita nak membina akar umbi tau. Maksud dia, budak-budak yang buat konten bola, kadang-kadang dia tak tahu hala tuju nak. Aku nak pergi mana buat konten bola ni. Faham. Faham tak? Setakat ada yang mediga lah. Contoh yang betul-betul tak fokus sangat mediga, dia dah sekadar menghasilkan konten video dia. Kat mana aku nak pergi? Jadi ni lah, ada platform ni lah. Maksud dia, aku nak main bicycle kereta supaya nama aku naik. Lepas tu aku nak pergi IWC. Dia ada stage dia nak pergi lah. Supaya dia pun lebih semangat buat konten. Betul. Sebab tu Buat kita konten, tak main bola. nama pun dia kalau sepatutnya nama kan Influencer World Cup. Sepatutnya influencer lah kan. Tapi kita menghargai juga diorang non-influencer ni, supaya kau dalam jangka masa setahun ni, preparation ni, kau naikkan kau punya follower dengan platform yang dia sedia ada ni. Kau naikkan. Sebenarnya kalau betul-betul yang tahun ni punya
dia nak 500,000 follower ke atas. Tapi tu hari IWC sendiri reply story dekat Malaysia Creators. Yang saya beritahu lah, tunjuk masa nak buat selection tu, dia tanya, kenapa ada yang bawah 1,000, bukan yang terbaru ni kena 1M jam 1M. Memang dia nak 20 ni 1 million total. Jadi kita orang cakap kita ribu sebalik, dia cakap ini untuk angka umbi. Naikkan konten kita. Okay, top, perfect, dia kata. Itu je. Tapi ni, tak tahulah apa kesudahan nanti lah. Tapi kita at least kita dah jalan dulu lah. Kita jalan dulu, tak apa, jalan dulu. Kalau fikir 1M follower, jam bro. Aku memang nak kalau contoh total lah. Total follower kan, dia nak total semua kan. Aku memang kena, aku 1 point berapa M lah. Siap total IG semua kan, Facebook siap. Dia pun lepas. Yang lain-lain ni habis kalau yang power-power ni contoh. Yang power-power tapi follow dia 1,000, 2,000 lepas je. Nanti kan orang cakap kita select lagi. Tapi memang kalau kita nak beritahu, inilah dia nak sebenarnya. Rules dia. Syarat dia jawab kita dah kalah dah. Syarat dia ni buatkan kita kalah awal sebenarnya. Betul. Lagi satu, kalau influencer yang follower tinggi ni, lagi satu dia mungkin komitmen nak bagi. Betul, komitmen. Yang tinggi-tinggi confirm popular, confirm banyak job. Betul. Habis kalau dia kata 1M, nak bagi kau Amin ke? Takkan Amin mesti buat rembayung. Pinyang, Semling. Nak susun kursi berapa bukan lagi. Tapi sebenarnya benda ni semua adalah komuniti kita. The right time kita, sampai masa ada peluang kita wujudkan satu komuniti sukan yang bergabung dengan creator. Maksudnya daripada sukan ke video ke media sosial, macam itulah. So sebab kalau dulu kita selalu tengok orang luar, Mak Saleh, betul tak? Bila sekarang kita rupanya sekarang dah banyak dah yang Malaysia pun power juga, betul tak? Kalau tak, kita tak kenal pun Zee Ahmad, betul? Betul. Tapi selepas beberapa tahun baru kita kenal Zee Ahmad. Betul. Saya rasa lagi ramai kenal Zee Ahmad selepas dia sign Red Bull. Betul. Saya rasa. Tapi sebelum tu saya dah tengok dah. Zee Ahmad ni. Maksudnya orang macam Zee Ahmad ni ramai dekat Malaysia, tapi nak engagement macam ni tak dapat lagi. Sebenarnya kita patut proud dengan kita punya talent dekat Malaysia. Cuma itulah, kadang-kadang bukan tak boleh jadi netizen, tapi berpada-pada. Sebab akal umbi kita ni, dia tengah naik dalam keadaan yang sangat fresh. Jadi dia tak perlukan orang kata netizen, dia perlukan support, semangat dan platform. Ya, betul. Jadi kalau kita contohlah, kita semua ada anak. So at least anak kita nak jadi content creator. Kalau dia jadi content creator sukan, which kita support. Betul lah, kita support anak kita. Sebab masa zaman era kita ni, kita banyak cabang. So saya masuk cara macam ni, Baba Nadir masuk, awak masuk. So kita tak tahu arah yang mana. Tapi di akal umbi kita, anak-anak kita ni, mungkin dia dah ada satu saluran yang betul. Kat mana aku nak jadi? Kalau aku nak jadi content creator, aku kena belajar tak? Mesti kena belajar. Education kena tinggi. Adakah kita patut nak pergi ke lebih serius ke arah content creator ni? Sebab sekarang macam kita tahu, content creator ni dah jadi kerjaya lah. Yang sangat memerlukan pula tu. Jadi macam itulah, itu maksudnya kita ni sebenarnya kita kena support each other. Bukan dia sampai masa untuk kita jatuhkan. Daripada dulu lagi mana-mana benda kita buat semua benda yang sama kan. Sampai masa sebenarnya kita rapat kan. Membina komuniti sebenarnya. Bila kita berkumpulan, netizen nampak benda tu serius. Betul. Dan bila dia nak jatuhkan pun, kalau netizen berkumpulan, dia sekadar dekat komen je lah. Betul. Oh ini bodoh hari ni, 2 bodoh, 3 bodoh, 4 bodoh. Tapi sebenarnya sendiri lah. Netizen ni, dia PL netizen lah. Sebab aku dapat banyak kali try. Dia komen tantaman, kau DM dia takkan reply. Fake account lah. Kita DM tanya je, kenapa, ada masalah dengan saya ke? Kalau ada masalah saya, bagi tahu. Kok saya ada benda yang saya salah, sebenarnya minta maaf. Dia tak reply. Jantroopers ni jahat tau. Kalau awak tak tahu, Jantrooper ni adalah satu individu yang ada 2,000-3,000 akaun. 2,000-3,000. So sebab saya tak melayan. Sebab kita tahu, kalau secara logiknya, kalau orang komen dengan media sosial yang memang manusia yang pemilik dia takkan komen macam tu. Jadi ramai orang yang dekat dalam Malaysia ni, kita jarak sikit lah, dia tak boleh beza Jantroopers dengan manusia sebenar. Jantroopers ni boleh dikatakan, kalau contoh awak post video, dia ada 2,000 akaun TikTok. So dia dah tulis siap-siap, akaun yang ni tulis ni, akaun yang ni kan. Dia hantar satu klik, semua pergi komen. Ui, ni macam benda baru. Ni memang benda betul. Faham? Bukan saya cakap. Saya ramai content creator dekat luar negara sana pun
semua dah cakap benda ni. So memang ada jantroopers ni. Bahayanya jantrooper ni itulah. Itu yang boleh membezakan. Dia hanya datang singgah untuk bagi api supaya orang lain ni. Itu sebab kita tak boleh melayan sangat. Siul bahaya. Awak dah pernah kena? Tak jumpa lagi? Aku banyak daripada seberang. Oh, okay. Macam contoh sebelum ni yang kita buat selection day one tu kan, ya kita one of management, kita beritahu lah apa flow kan dari kan. Lepas tu baru kita bagi ke coach kan. Kena maki kat komen. Kena hentam. Baru 3 ekor tu buat apa kat atas tu. Kau macam first. coach pula. First gambar tu? Yang dekat tiang tu? First video tu kita bucak. Maksud dia terima kasih datang, support. Biasalah management kan. Kita beritahu pengenalan macam mana apa semua kan. Lepas tu baru coach masuk kan. Kena hentam siap. Saya dah cakap dengan coach naik sekali coach. Kata awak dulu. Cantik dah. Dia cakap cantik dah awak punya flow. Lepas tu baru facing ke coach pula. Dia pun faham kan flow. Kita dah cakap coach naik sekali coach. Bagi tahu kan. Kita nak nampak flow tu cantik. Tak apa awak dulu naik atas. Terus kat saya dekat player. Okey. Kita dah bagi tahu benda tu still lagi. Sebab apa? Sebab orang manusia ni dia tak boleh nak post orang kata dia. Orang nampak dekat frame yang dalam dekat Instagram tu, frame tu je dia nampak. Apa yang depan mata je, yang belakang ni ada orang tanya kenapa panggil Coach Lim. Sebab saya nak buang kroni tu. Betul. Jadi saya sanggup bayar Coach Lim. Saya sanggup bayar Coach Lim dengan harga yang tinggi supaya Coach Lim ajar. Ini sekadar influencer World Cup. Tak, masa aku main masa tu, masa kawan-kawan aku main, game tu bukan influencer punya. Inilah intensity Coach Lim bawa. Inilah game dia. Jahat, ni satu bukti contoh jahat tu tengok. Aku load in cerita aku macam mana kriteria selection ni. Yang main teruk pun dapat. Aduhai, kroni dari season 1 lagi. Aku hantar gambar Coach Lim. Coach ni license A dek. Bukan level adik-adik awak nak pertikaikan keputusan dia. Kita bagi license A. Kau nak cakap apa? Kau nak pertikai apa? Coach macam nak cakap, Coach kita orang tak nak pilih. Kita orang ada kamera. So kalau aku rasa terlepas pandang budak ni, bagi tahu kamera, kita akan hantar video supaya coach tengok balik. Betul. So A to Z coach pilih dulu. Kita orang tak pilih. Dekat 2 minggu juga tunggu. Kau orang tanya kan bila nak keluar. Tak tahu. Coach tak beritahu lagi. Tak bagi list up nama. Keputusan selection memang tertakluk kepada keputusan coach lah. Ya, coach lah. Coach Lim and the team dia. Dia ada team kan? Dia team. Physio dia, team keeper semua. Dia ada second coach. Saya tengok complete set Maksudnya complete. Maksudnya saya wujudkan goalkeeper. Contoh bila orang tanya kan, aku tak buat main-main benda ni. Ini barang aku tak buat main-main. Aku dah bagi tahu, aku dah cakap prepare benda ni betul-betul kan. Engkau orang bukan pergi untuk bawa balik frame Malaysia. Aku nak engkau pergi, kau balik penat shoot training. Penat siap selection. Macam tu. So kalau kau nak main bola, itulah cara dia. Sebab kalau saya macam buat selection biasa-biasa, masa saya main masa tu, dia tak macam tu. Maksudnya sebab awak dah tahu real intensity tu macam mana. Itu sebab bila orang tanya kenapa kau kena paksa budak ni, sebab the real intensity dia tinggi. So selection dia kena tinggi lah. So masa selection dia orang kena tahu, adakah dia orang sebagai player, dia orang nak tidur pukul 2 pagi, 3 pagi. Kalau dia orang nak select, itu terpulang dekat dia orang. Jadi sebab apa? Di kalangan dia orang yang datang, dulu dia orang adalah netizen. Secara jujurnya, dia orang lah netizen. Kenapa aku tak terpilih? The right time sekarang kau datang, kau tunjukkan bakat kau. Sebab kita tahu, kita tengok video, semua orang nak kau. Hakikatnya kau main bola mungkin sampai bukan level pilihan kau. Tapi kita tak boleh salahkan kau sebab itu masing-masing level masing-masing. Tapi kita support lah. Tapi okey, datang select. Macam ada satu player ni, aku terkejut lah. Aku tengok dia main baik lah. Ni player ni main liga ni, keeper kan, main liga semua kan. Sekali bila dapat result nama kan, nama tak ada siap. Kita macam pak. Di mata kita je nampak dia hebat. Faham. Di mata coach lain. Faham. Kita tak dapat. Ni tak dapat. Kita nak select kita rasa macam ni kompon dapat ni. Tak dapat. So kita nak buat apa? Kita dah berjanji. Ini bukan ni. Ini adalah pilihan coach. So kita coach. Kita tak ada masalah. Tapi rata-ratanya bila kita tengok, kita dah bagi orang kata putus tu dekat coach. So kita tak boleh kita kena respect dia. Kita respect keputusan dia. Kita boleh tangan gaib tak boleh. Contoh sebab kalau kita cantas dia punya keputusan, contoh kan, kita ambil kan, kita macam ibarat menjatuhkan dia. Aku license A. Faham. Aku pilih ni. Kau jatuhkan muka aku, ambil orang yang tak bagus. Maksud dia macam tu lah. Jadi kita dah bagi keputusan, kita dah bayar dia apa.
Biarlah putusan lah. Apa kita nak masuk campur pula kan. Lepas tu buat apa kita bayar dia. Baik kita ambil sendiri. Kroni betul. Nama kroni kan. Kita dah borak dengan Dek Wan di kerusi yang sama, di tempat yang sama. Okay? Yes. Pendapat dia pun macam ini gila lah. Ini gila lah. Sepatutnya selection bukan taraf level macam ni lah. Tapi ini taraf dah memang betul high intensity. Ya, nak sebab menguji dia, kita bersedia ke tak untuk datang. Coach Kau nak datang kan, ini level dia. Coach minta gambaran macam mana kau main WC tu. Kita cakap macam ni. Oh ni high intensity. Dia dah tahu lah. Dia keluarkan lah. Dia buat. Oh kena buat macam ni. Tu bapak tu. Kita siapa dah kita orang pun tak sanggup sebenarnya. Kita orang tengok, saya tengok bahasa banyak masa gila kau warm up saja 20 minit shoot. Dah gerbak. Siapa yang pernah attend turun training dia tahu penat dia macam mana. Mak sia 20 minit shoot. Tu touch tu. Oi gila. Dah pernah main dah main tu. Lepas tu main tu pula. Main pula 1 3vs3. Lepas tu main two side. Betul lah main tu set. Tak lembik lagi kau. Berapa jam selection? 3 jam. 3 jam. Hanya rehat 15 ke 20 minit. Campur-campur. Tapi saya, kalau korang tengok kepada player-player IWC lah, kalau korang tengok yang datang selection hari tu, saya respect dengan korang. Betul. Saya respect sebab yang datang bukan dekat-dekat. So kita tak paksa korang datang. Macam jam orang tanya, bayangkan kalau datang daripada jauh-jauh tu tak dapat, tak ada nak buat apa. Itu sebab aku ambil coach yang betul-betul profesional. Kalau kau ambil coach biasa-biasa, boleh dipertikaikan, tapi biar coach yang pilih, tak apa, tak ada masalah. So korang datang ni memang guna kudrat duit poket korang masing-masing kan. So biar coach lah, coach yang nampak benda ni, bukan management. Management hanya uruskan saja. Yang paling jauh mana? Sarawak. Sabah Sarawak. That one guy yang kecil tu Ada ramai kat. Ramai Sarawak. Sabah Sarawak ramai. Itu sebab saya nak cakap dengan dia orang semua, masih banyak pihak management IWC, memang Malaysia Creator lah terutamanya sangat orang kata berterima kasih dan juga bangga dengan korang. Kalau contoh itulah orang kata pendekar untuk bermain bola itu lah. Minat. Minat dia. Kau tak minat tak sampai. Betul. Aku datang ni tu minta token sikit tak ada. Memang tak ada. Ura-ura ada. Sin amatur ada. Aku sin amatur ada. Main liga haram biasa. Aku main tim ni, aku datang ni hari ni. Ada token tak? Kita selection ni. Tak ada. Bro, kalau kau tanya aku, kita nak cari duit pun bukan senang tau. Saya dengan Baba boleh saya Baba Q management kita punya team macam mana kita nak yakinkan orang untuk sponsor Malaysia Creator? Betul tak? Faham. Untuk gerakkan, tak gerak tak boleh. Faham. Tapi disebabkan kita orang kata niat kita ni betul, direction ni diorang nampak, alhamdulillah datang sponsorship tu. Datang sponsorship tu dan alhamdulillah bagus. Kita memberasakan okey untuk selection yang hari tu apa je kita boleh jual ROI kita kecuali view je lah. So saya cakap dengan saya punya sponsorship, saya boleh bagi 2 juta selection je kot. Faham. So expect kita 2 juta gempak ni. Faham. Tapi alhamdulillah kita dapat total 9 juta. Wish. Termasuk Instagram. TikTok saja 6 point lebih, 6 juta kat 7 juta. Baru selection. Media sosial saya tak ramai masa tu. Tapi kerja work dia memang gila. Saya cakap dengan orang, setiap 15 minit video keluar. Daripada 2 petang sampai pukul 12 tengah malam, every keluar. Budak saya shoot pum Terus pom. Faham. Edit pum post. Shoot lagi. Yang seorang lah content creator pakai handphone pum. Edit shoot. Post. Dahsyat. Dalam padang saya boleh marah dia. Dalam padang saya berhak marah dia. Saya boleh tegur dia, saya boleh marah dia. Saya tu media kan. So saya pandang sekeliling tau. So saya nampak, ni boleh, ini konten ni. So saya boleh tegur dia. So dalam bekerja, saya dengan dia tak ada masalah. Dia boleh tegur saya boleh tegur dia. Sebab tu jawatan habis lah. Faham. Sebab kita trade benda ni serius lah. Bukannya main-main lagi dah. Sebab kita dah ada pengalaman sebelum ni. Sebab Malaysia Creator ni kita nak, kalau boleh lama. Faham. Kita nak kumpulkan bukan sekadar bola sepak. Faham. Pelbagai sukan sekali. Oh, okey. Faham tak? Okey, contohlah yang main boxing, yang main influencer boxing. Di mana habisnya? Kat mana habis diorang lepas dah habis influencer boxing? Habis dah, betul tak? Habis. Kalau dia duduk di Malaysia Creator, adakah kita boleh bawa dia ke luar negara? Mesti boleh. Tournament di Indonesia pun ada influencer, betul tak? Tapi datangnya di Malaysia Creator. So benda-benda macam tu lah, macam pickleball, sukan-sukan lain yang berkait dengan media sosial, boleh kita nak duduk di bawah Malaysia Creator.
So Malaysia Creator ni sebagai platform sukan untuk semua talent-talent content creator. Macam tu lah. Boleh kita nak masuk ke masa hadapan? Nak tahu lepas selection ni apa next? Lepas ni kalau kita betul-betul kita punya preparation, which is sepatutnya bulan 1 kita ada friendly match dengan XJDT. Oh, okay. Dan dengan social lead. Tapi disebabkan tak cukup player, kena buat selection sekali. Ada selection okay. sekali. Ada satu lagi selection di Johor. Last. Konsep sama non-influencer dengan influencer. Ya, kita tengok balik sebab sekarang ni non-influencer dah ramai dah. Okay. Which is tu dah dapat 16 orang. Sebab kalau betul-betul ikut yang syarat dia tu register tu memang lebih ke influencer. Tapi mana tahu rezeki diorang yang non-influencer ni lepas dia punya follower. Ya. Mungkin lah kan. Kalau tak lepas mungkin paling pun ambil backup pun berapa je. Boleh. Faham. Sebab diorang bukan diorang duduk di fasa yang pertama. Diorang bukan auto terpilih atau layak tak. Tak, diorang di fasa yang pertama. Sebab yalah macam Baba kita cakap ada setiap bulan tu ada tournament ke apa, macam-macam lah, maksudnya event. Preparation 2026 ni dah ada dah jadual dah. Setiap bulan tu ada. Dari situ performance kau kita tengok. Diorang ni berat juga sebenarnya. Sebab diorang walaupun dia dapat, dia tak boleh relax, dia tak boleh rehat. Diorang kena push media sosial diorang. Faham. Bila IWC 2026? Bulan 12 tahun depan. Bulan 12 setahun lagi. Dah confirm ke? Dah confirm? Dah setakat ni itulah. Okay. Confirmation. Apa kau bayar? Yang pergi selection tu daripada Sarawak. Dia rumah kat Sarawak ni nanti nak friendly, nak training apa semua kat sini. Betul. Pengorbanan. Tahun lagi pengorbanan dia ni. So yang mana yang dah dapat ni kan, mana yang terpilih setakat ni kan, dia orang tak boleh berehat. So sebab dia orang kena push. Dia orang kena push. Kat situlah dia orang kena korbankan segala-galanya. Tapi which is bagus. Benda tu sebenarnya engkau dapat knowledge, dan mungkin boleh tambah pendapatan, income. Dan kat situ lah engagement yang datang kan. Engagement datang, sponsor datang, kau dapat sponsorship. Okay, aku dah dapat idea. Dia punya engagement lah. Value kau naik. Faham. So, contoh kalau ada company sport, barang-barangan sport, dia dah tahu kat mana dia nak cari budak-budak ni. Betul, budak-budak di Malaysia Creator lah. Itu sebab kita sangat orang kata benda ni profesional. Bukan setakat kau bermain bola, kau pun situ dapat kalau nama kau meletup, side job situ. Orang kenal kau dari situ. Macam tu. Sambil training, sambil side job. Ya, betul. Video setahun. Aku rasa Malaysian Creators ni, dia menjadi satu platform untuk orang-orang creator sekarang ni yang tak ada hala tuju. Ini hala tuju dia. Betul. Bukan setakat yang nak jadi influencer. Ni nak bagi tahu mak bapak yang orang-orang old school yang cakap influencer ni tak ada kerjaya, tak ada masa depan. Inilah masa depan dia. Dia ada platform. Ada platform dia. Dia bukan setakat platform main sukan je. Ini juga menjadi platform untuk engagement dia, untuk dapatkan klien, untuk dapatkan job. Inilah platform dia. Inilah maksudnya Malaysian Creators ni dia dah create satu community sistem yang dia ada circle dia. So masing-masing ada peranan dia dan dekat situlah dia akan mencapai KPI masing-masing lah. Masing-masing ada betul. Nak capai apa kan. Dan saya boleh katakan dia bukan dalam masa yang singkat. So benda ni proses. So bukan 2 tahun dia akan jadi hebat, 3 tahun dia tak. Dia proses. Sepanjang kita proses tu kita belajar untuk dapatkan sesuatu kejayaan. Orang kata ibaratkan kalau kita nak capai bulan agak susah, tapi kita mampu tak capai bintang? Mampu, sebab bintang banyak, bulan ni satu je. Jadi benda tu lah, ibarat kalau kita nak terus capai, susah. Jadi biarlah ambil masa 5 tahun. Lepas 5 tahun apa kita dapat? Apa yang kita belajar daripada situ? So daripada situ kita dah tahu dah. Untuk orang kata nak tujukan pada matlamat, so kita dah tahu. Sebab 5 tahun lagi kita tak tahu content creator akan jadi macam mana. Betul. Faham. Content creator yang non-influencer pun dia kena struggle lah buat content. Sebab contoh kau memang power. Orang tahu kau memang power. Orang nak kau main kan, orang nak kau main. Jadi follower kau kena kejar lah. Dia akan jadi sampai satu tahap masing-masing fight. Betul. Ramai dah naik. Betul. Fight luar nak naik lagi. Lepas tu kalau contoh kau memang power kan. Tiba sekali IWC tu rule dia nak 1M. Orang tak, kau apa challenge baru lah. Kau tak dapat main. Challenge baru tak tiba last sekali kata tak boleh. At least lah 500,000. Dia kata kan 500,000 kan. Pum kau tak dapat KPI, tak boleh kejar. Kau tak dapat main. Kata aku rasa macam sial aku main bola. Kenapa aku tak push konten aku? Kenapa aku tak suruh orang follow aku? Dan last kali
kita juga akan sebab kita buat apa? Sampai masa kita buat Malaysia Creator Cup kita sendiri. Betul. InsyaAllah. Kita nak setiap negeri ada kereta apa? Tim kereta Tim dia kereta sendiri. masing-masing. Macam Melaka kereta, Melaka kereta, KL City kereta, Kelantan Sabah kereta. Ada Sabah dah ada satu. FC negeri masing-masing. Sabah dah ada. Kenapa? Luar negara dah buat Tak, Kita nak macam buat, ni. kita nak. Baik-baik kita buat. Okay. Dia nak banyakkan pool lah kan. So baik-baik kita buat content creator cup kita sendiri. Betul. Maksud dia benda yang baru. Betul. Which is kita dapat Scouting player dari situ. boleh. Lepas tu masing-masing makin proud tau. Ui, daripada Sabah kereta siok masuk, dapat Baru seorang ada wakil contoh. Keluar list call up Malaysia. Yes. Inilah FAM dia. Dapat kan sekarang kan. Nanti jangan lupa kita orang. Tu Sabah kereta dah buat dah. Dah? Sabah kereta. Sabah kereta Mungkin buat. lepas ni Pahang kereta Faham buat kereta. dah. Siapa-siapa yang ada, siapa influencer kan yang nak buat team kan. Tak apa, buat. Bergabung lah. Bergabung Unite dan unite. kita boleh together. Faham tak? Benda ni bukan nak kejar siapa pandai, siapa power, siapa yang ada nama, tak. Benda ni dia bekerjasama. Penghujung dia, matlamat dia ada. Dia dah jadi cabang baru dalam bidang create content. Dan dalam macam mana nak kata dalam bentuk more professional lah. Bukan setakat main-main bola betul kau balik update Instagram tu je. Betul. Bukan kau sepak bola. Kita tahu je, kita pun update bola, kita mesti update benda yang best. Betul. Yang tak best kita tak update, betul tak? Hakikat dia kan. Tapi benda yang sama lah, which is ada satu peluang dan platform di mana korang semua, kita semua boleh tunjukkan bakat. Selain tu kita boleh tambah income dekat satu tempat ni. So benda-benda macam ni lah orang kata peluangnya dah ada. Pada yang daripada season yang sebelum ni, apa korang boleh share impact yang positif berlaku? Maksudnya nama players ni naik ke? Apa perkembangan dia orang ni dapat pergi keluar negara ke apa ke? Macam saya cakap tadi, Akil Farhan lah. Okay. Netizen kecam dia kan. One satu benda dia buat, orang kata meletup. Dia score masa lawan England tu. Ui, that one And goal then rocket. rocket tu kan. So engagement dia pergi. So ramai orang puji dia. Maksudnya patutnya itulah daripada awal dia buat. Betul. Cuma orang-orang lain, orang netizen ni patutnya support dia macam tu lah. Tapi rezeki dia. Tu lah, orang tu tenis seorang-seorang. Kata orang tu bodoh tenis seorang-seorang semua kan. Tapi kita nak buat macam mana betul tak? Minat masing-masing. Tapi rezeki. So sekarang dia ada duduk di Hasibah, tim Hasibah, Cup Hasibah. Indonesia. Walaupun di Indonesia, kita ni sangat jauh sebenarnya. Untuk liga-liga sosial kita ni dengan Indonesia jauh. Indonesia buat gempak, tapi kita semakin gempak. Kita tak cakap kita mundur, tak. Kita lagi gempak. Sebab kita ni kreatif sebenarnya. Orang Malaysia ni sebenarnya kreatif. Tapi baru nak naikkan kreatif. Ya, betul. Lepas tu seorang-seorang tak ada support. Dia tak ada support. Kalau dia tak ada support, group. si best tu. Macam tu lah. Tapi tak semua netizen macam tu lah. Tak semua. Tapi dalam scene bola ni aku nak katakan jahat lah. Scene bola ni memang satu benda yang kejam lah. Lepas pada selection untuk moving forward bulan 1 tadi, then lagi apa lagi? Awal lepas kita dah completekan kita punya scout, kita akan training lah. So masa kat training tu nanti dia akan training, dia akan shoot content. Dia akan ada buat collaboration bersama sponsor. Plan training macam mana? Plan training tu setahun ni? Kan hari training ke? Mungkin contoh dia kita ambil gambaran Contoh kita dalam bulan ni kita ada lawan social dengan social team. Jadi tim-tim Liga A1 ke apa kan, dengan negeri state. Contoh lawan X Pahang. Dalam masa tu kan, dalam beberapa hari tu kita ada training lah time ada tu. training. So tapi 3 hari kita sebelum, akan more kerap lagi. Kekerapan tu makin dekat makin kerap 3 lah. bulan lagi untuk tournament. Kita dah kerap lah. Nak bagi bonding dulu, nak bagi dia tu. Itu mungkin kita dah start ada camp lah. Camp training. Camp training tu penting lah. Ada target untuk 2026? Champion lah. Target dia at least kita rasa kita dah buat sampai sebaik ni. Ya, betul. Sebab tahun depan kemungkinan 16 tim. 16 tim. 16 saya nak negara. duduk top 4. Oh, tak tahu. Ni Sebelum ni Format 8. Format Macam mana format pula? Format memang grouping kan tu nanti. Grouping. Faham. Grouping. 4 group. Betul World Cup punya ni lah. nanti Nanti format game macam mana pula? Sama ke? Sama. Saya rasa masih sama. Faham. So tahun depan 16 tim. So kita punya target tak mustahil untuk menang.
Untuk champion tak mustahil. Tapi top 4 adalah target kita lah. Top 4. Semi-final lah. Semi-final Boleh kita target. boleh recap sikit tak? Aku nak clip satu dengan kalau orang yang tak tahu format IWC. Okay. Macam mana penalti tu Okay, 20? format IWC ni adalah sebelum kita bermain kita akan main 1 vs 1. So 1 vs 1 dalam masa 6 second. Ui. So katalah 1 vs 1 tu kita score. Okay. So sebelum kita nak start kita Okay. dah leading 1-0. Tapi andai kata pihak lawan dapat juga gol, satu sama. So masa kita start tu nanti dia bukan 0-0, dia satu sama. So contoh kalau Malaysia lawan Spain, Malaysia lawan Spain. satu penalti, Spain satu penalti. Dan kalau siapa skor dapat lah, masuk skor tu bawa ke dalam game. Betul. Satu sama bawa ke dalam start game lah. main je satu sama. Untuk game pula Untuk game macam biasa je. Macam biasa. Tapi Kalau minit skor campur 20, lah. Kalau 10, skor 20. campur, contoh kalau dalam main 20 minit. Okay. So kalau kau skor, Okay. contoh satu sama kan, Malaysia skor, Malaysia dah 2. Faham. Kita dah sembang ni sejam lebih tau. Kau baru nak faham ni. Aku nak clip sikit. Malaysia Dengan nak recap kalau orang tak tengok episod sebelum ni. Okay, Sebab okay, kita okay. dah split Faham. 26 kan. So macam tu. Tapi format 2026 sama lah. Masih InsyaAllah sama. Faham. tak ada miscommunication lagi. Faham. InsyaAllah. InsyaAllah tak ada. Dia apa-apa akan berurusan dengan kita lah. IWC ni sebenarnya siapa founder dia? Negara England Spain. juga. Dia diasaskan oleh Spain. Spain tak silap saya. Spain lah. Macam itulah. Lebih kurang lah. Saya nak cerita lebih-lebih pun saya tak tahu detail dia. Tapi sebenarnya dia dah launch benda ni tahun lepas lagi. Kalau dekat platform media sosial dia pun dia dah launch tahun lepas lagi. Cuma tak ada venue. Tahu-tahu ada dekat Malaysia je. Tapi bagi saya bagus. Tu sebab ni kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Tunku Mahkota Johor TMJ. Betul. Visit Johor, tourism Malaysia. Sebab apa orang kata, inilah tulang belakang dia sebenarnya. Benda ni terjadi disebabkan inilah orang-orang yang orang kata membantu. Sebab ni bukan bawa kawan-kawan daripada Sabah Sarawak ke apa, ni bawa kawan-kawan daripada negara luar. Kalau apa Chile lah, dia masuk ke dalam Malaysia. Kita nak present Malaysia. So diri kita kena betul lah. Diri kita ni kena macam mana, walaupun kita marah dengan dia ke apa, kita tak boleh kasar dengan dia, kita tak boleh ni. Habis bola habis dah. So kalau kita nak present kat dia Malaysia, diri kita lah macam tu lah. Tapi masih ada orang tak faham lagi benda ni sebenarnya promote Malaysia, tapi biar kat dia lah. Kita tak nak go jalan situ. Tak nak deep sangat lah. Tapi biar yang faham lah. Yang mana guna otak, guna akal dia faham lah. Yang mana tak gunakan benda tu, dia entam lah. Ada apa-apa lagi? Ya, setakat ni boleh. Kau sponsorship macam mana? Alhamdulillah. Ada peluang lagi apa yang ada ke? Kita ambil untuk bekerjasama untuk bahagian teknikal. Teknikal ni banyak. Maksudnya kalau media saja saya rasa ada 4 ke 5 lagi kekosongan. Sebab kita ni tak besar pun. Tu sebab kita perlu bergabung. So kita perlu bergabung untuk ada ramai otak yang kita boleh pakai. Untuk sponsorship, alhamdulillah banyak alhamdulillah kita dapat lah. Coming pun banyak lah yang masuk. Progress yang datang kan. Dan ada brand-brand yang besar pun berminat untuk dengan kita. Tu rahsia Kita pun terkejut juga. Brand tu besar. Betul. Bagi kita semua orang pakai brand tu. tak boleh reveal Tak boleh reveal lagi luar negara lah brand Luar negara. brand ni, brand yang sport. Yang kasut casual orang pakai, boot pakai, betul. Jadi kasut running orang pakai. terbuktilah benda ni. Ya. Betul. Masa lepas 2 hari tu dia orang call, dia orang cakap, kita meeting dengan brand ni. Saya cakap, ush, gila shoot. Dia tak bagi duit pun tak apa, dia bagi barang pun dah gila tu. Kan? Untuk tim yang belum ada apa-apa lagi. Tapi apa yang dia orang nampak? Impact yang masa selection tu. Awareness. Jauh beza daripada Masa sebelum selection tu, kira macam orang kata macam mengemis lah. Kita nak bentang, nak bagi faham orang ni kan, macam ni kan. Biasalah kadang ada orang yang dia tak saluan dengan kita punya direction dia. Direction aku macam ni, dia belum faham. Tak faham, tak apa lah kan. Susah. Saya masa kita pergi kita pergi check sponsor kan. Memang kita rasa macam nak give up. Tapi kita cakap dengan Baba ni, kalau kita dapat buat lain. Saya kata, bas tahan sikit je. Kita dapat buat, dia mesti jadi lain. Betul-betul kita dapat buat, Terus tam. Tapi kadang-kadang orang ni on paper dia tak faham. Betul. Itu lah tugas kita content tak salahkan. creator. Kita tak salahkan dia. Itu kepakaran content creator nak betul. visualkan dia tu kan. Visual kan tak faham kan dia. Nak 3D dalam kepala otak orang susah. Itu sebab saya cakap dengan Baba, Buat dulu. macam mana pun kita buat dulu. Tak baik Baba dia pegang konsep
media tu, poster ke apa, ada cara tersendiri. So look dia tak nampak murah. Look tu dia nampak mahal. So dia banyak cari player talent yang kerja dengan dia. Semua yang memang ada talented punya. Banyaknya orang cakap nak ni macam. Okay, kau bagi aku dulu contoh dulu. Kau punya reverse project sebelum ni kan. Dia bagi, tak kena, aku tak minat. Aku tak suka macam ni. Tapi aku sampai berjumpa budak ni. Macam poster semua. Okey lah, alhamdulillah. Kita select pun bersebab kita betul. dia satu level kita nak nampak benda tu macam proper tau. Faham? Kalau terlampau macam banyak yang orang hantar contoh yang ambil contoh satu poster budak poster boy. Buat semua kan. Semua macam social lip ni fancy pun. Ada cucu loreng ni kan. Macam faham tak? Aku tak sebab sebelum ni pun aku honestly aku bagi tahu jujur aku beritahu sebab sebelum ni El Chapo punya page tu aku yang handle. Jadi aku memang dah dalam otak aku ada tahu dah macam ni nak hidangkan gambar-gambar macam ni yang smart semua, macam mana nak tu buat semua kan. Macam tu lah. Baru pernah ada pengalaman lah. Tu kepakaran aku minat. Aku minat benda-benda macam tu. Jadi aku minat tu, aku tahulah macam mana nak hidangkan. Base kita punya macam ni kot. Aku nak contoh phone macam ni je. Dia punya warna macam ni je. Aku tak boleh nak fancy nak kena simple tapi padat. Nampak wow macam tu lah. Nanti jangan lupa hidang dekat kita orang satu hidangan. Kita orang cuba sebaik yang baik. Nampak? Tapi masa aku cucuk ni. Tapi masa selection pun dapat jersey tau. Siapa nak pernah bagi tu? Dek orang cakap kalau selection dapat jersey. Sebab apa kita nak? Sebab apa dapat? Sebab apa saya cakap bawa balik? Itu dah titik mulanya korang pakai. Kan? Contoh first year ni aku dah first selection creators aku dapat pakai. Second year selection pakai lagi. Tiba-tiba third year dia pakai. Maksud dia ada jenis macam dia. Baju ni aku tak dapat, Dia ada value macam mana saya nak, macam mana cara kita nak sebarkan matlamat kita tu melalui JC lah. Brand awareness tu lah. Lain tak dapat yang datang je. Lagi satu mungkin yang datang selection hari tu tak dapat. Dia dapat baju, dia memangkinkan semangat dia untuk join, untuk training tu betul, untuk join tahun depan pula. Dia tengok JC tu kan, penat shoot nak pakai JC tu ni. Macam tu lah. Pembakar semangat dia. Tapi itulah, benda tu lah kita yakinkan dengan sponsor, betul. Ikutkan sponsor takkan nak bagi selection je. Takkan kau nak bagi. Tapi saya dengan tim saya cakap benda ni lah. Dia penat. Dia ada moment dia. JC ni nak sarungnya, JC ni penat. Bagi kita hargai dia orang lah. Macam bagi tu macam gift lah. JC mana kau pernah pakai selection 3 jam? JC tu je. 3 jam high intensity tau. High intensity. Kau biasa-biasa. Tengok tak dia orang punya drill? Jadi saya tunjuk awak. Aku tengok Coach Lim maki pun aku dah cuak lah. Mampus. Apa planning dengan Coach Lim Planning dia buat masa ni apa? Soalnya kita tak dapat teruskan. Tapi dia sebagai orang kata kita punya penasihat. Coach Lim dia dah dia rezeki dia. Tak boleh dia di akademi yang lebih baik lah. Tersahur lah dekat Malaysia. Dia dapat 2 pilihan time tu. Time tu dia nak nak ambil offer kita dia pun dia dapat yang tu. Tapi tak apalah, kita okey je kan. Tapi dia sudi terima. Kita punya clip pun dia accept tau. Aku tengok post collab weh accept. Kita biasa-biasa. Tapi sebab apa? Dia support lah. Sebab apa? Dia cakap impact dia sebab selection tu nama dia naik balik. Dan tiba-tiba dia kata, bapak aku call tiba-tiba, kau ada main bola ke semalam? Untuk video kau viral ni, kau mama orang ni. Video dia naik balik, faham? Daripada orang tak kenal, orang kenal balik. Coach Lim yang ni sejarah orang keluar. cerita Ini macam ni, macam ni. Gila lah Coach Lim. Impact tu yang kita susun. Kepakaran kita di situ. Jadi kadang-kadang orang tak, dia macam ni. Kepakaran kita ni banyak. Dia ada kepakaran dia. Tak pernah usik kepakaran dia. Kalau dia jadi pasal poster ke pasal look ke kan, saya tak pernah masuk campur sebab saya tak ada kepakaran tu. Selera dia tu sesuai dengan selera dan sesuai dengan orang lain. So kalau dia nak bagi 100%, tak kita nak ni kan, nak bangkang pula kan. Sama juga macam ini, semua ada kepakaran. Saya ada kepakaran macam mana nak bagi dia meletup. Yang ni ada kepakaran macam mana nak bagi impact. So kita gabung lah tu sebab kita tak bersaing sesama kita. Tu sama macam konten yang apa tengok, ni shoot je. Kalau ada silap diorang ni edit post. Sebab nama pun content creator, nama pun influencer World Cup. Mesti ada konten lah, konten yang lucu-lucu kan, tengah trending kan. Itu jadi budak tu nak bawa bola Neymar tak jadi tu. Itu bagi moment. Kita orang okey okey. Maksud dia sign dia pun cakap tapi dia memang tak silap aku baca komen dia dah berapa tahun tak main.
Tapi dia tiba-tiba dapat, dia pergi lah kan. Tapi betul moment lah. Faham tak? Yelah, dia kena terima lah. Betul. Aku gelak yang mana gambar Pali dengan seorang coach tu. Sama adik-beradik Sorry, Bali. Spiderman. Dia moment lah. Dia moment. Dia macam-macam lah. 2 hari tu moment. Kreativiti tu keluar. Wih. Oh ya. 2 hari tu macam-macam benda. Macam-macam benda kita tengok kan. So saya cakap kalau kita nak tak buat serius, dia akan nampak terabur. Tapi Coach Lim halau budak 3.5. Budak tu datang 3.20, 3.35 balik. Halau betul Itu tak keluar video? Dia tak keluar. Balik. Dia kena Coach Lim basuh. cakap 3.5 jalan. Budak tu datang 3.35 balik. Tu memang dia tak. Dia cakap coach balik. Betapa disiplinnya. Kan buat macam mana kan. Tapi betul lah benda tu kita yang merancang. Macam aku dulu lah, aku nak main bola kan, sanggup ponteng-ponteng je sekolah. Janji aku dapat main negeri. Contoh Ingat macam tu budak lah. tu cakap apa? Dia datang lambat. Sekarang pukul apa? Saya datang sini 2 jam sebelum cerita yang tu lah. Kan apa tu kata, ada kerja kan. Siapa yang minta? Nak main ni siapa yang minta? Saya pula kena ikut awak. Oh, Tak yang Pedih best tu video keluar pegang spana. Aku risau dia. Tengok Aku tak, dia ada cakap ni jangan datang lewat esok. Tangan pegang spana ni aku risau. Aku suruh pegang tu. Itu yang nak nampak konten tu. Kau nak bagi fokus. Syul. Dia bawa ni orang dah psycho. Esoknya semua datang awal. Awal betul. Betul-betul awal. Penuh dah. Cakap coach nampak tak sampai video. Sampai video tu. Semua sampai tepat shoot. Sejam awal dah sampai. Macam influencer waktu ni. Influencer. Ayah tu semua influencer. Orang semua menantikan influencer buat hal. Tak. Berani dia lewat. Naik nama dia. Kau bayang 2.5. Kita orang tengah set-set 2.5 dah penuh ni. Jalan dulu lah 2.5. Padahal benda tu dah 20 minit dah siap dah. Register kan. 2.5 dah terlupa pula aku dah. 2.5. 2.5 diorang dah ni dah. Tapi Coach Lim tak ada lepas ni? Coach Lim tak ada. Coach lain. Ada. Coach Lim untuk selection lah. Ada coach baru. Ada lagi lah. Lagi garang daripada Coach Lim. Tak pasti lah. Tak pasti. Kau jangan bagi tak spana pula lagi kan. Ada apa lagi? Boleh. Tu lah. Influencer World Cup penuh dengan surprise. Betul. Kok panggil ni ke? Apa? Amorim. Oi. Ni Amore namanya. Bagi contoh tim lain lah. Dia. Tadi dah cerita Liverpool, kita MU pula. Nak pergi ke Lasut boleh? Boleh, silakan. Any Lasut bah for IWC 26 dengan Yam. Lasut sebagai penutup. Aku tak ada nak cakap apa. Aku cuma berharap korang semua support lah apa yang kita hidangkan, apa yang kita buat tanpa argue apa-apa. Nak argue boleh, tapi kalau mungkin kita ada silap pun boleh. Lagi mungkin kita tak perasan silap tu kan. Boleh lah. Tapi cuma nak minta support daripada korang je. Support tu lah membina kita punya semangat lagi dengan konten-konten lain kan. Konten-konten lain yang bawa masuk. Takkan tiba-tiba dia bawa masuk dia kena tam kan. Kan nanti budak tu down kan, tak best pula kan. Jadi kita nak semangat daripada korang, support daripada korang sebab kita bawa nama Malaysia. Jadi kita kena bangga, kena proud lah. Jadi kita cuba hidangkan yang terbaik untuk korang. Jadi korang minta korang support je. Tu je. Yam. Okay, ni kalau saya, ini bukan soal negeri mana, ini bukan soal lahir di mana, ini bukan soal dia siapa. Ini semuanya datang daripada satu saja, untuk bermain bola demi Malaysia. Walaupun kita rasa lambat lagi Malaysia nak masuk World Cup, tapi dalam masa yang sama benda tu kita tengah menantikan. Pelbagai ujian ke apa ke, tapi semua orang tengah menunggu Malaysia akan masuk World Cup. Walaupun ini adalah influencer World Cup saja, tapi dia perlukan sokongan dan juga dengan orang dorongan untuk semua player-player yang main. Jadi kepada korang semua, support tu sangatlah penting. Dia bukan perlu dibayar, dia kesetiaan tu saja. Jadi itu sajalah kepada korang semua yang nampak video ni. Supportlah untuk tim Malaysia Kereta untuk berjuang di IWC 2026 insya-Allah. Awak, saya ada saya. Awak lu? Kau nak aku punya ucapan juga ke? Kata-kata akhir. Wah, kau. Aku lebih kepada macam Babah lah. Benda macam ni kita kena support kan. Kalau tak ada sokongan tu yang meruntuhkan semangat player-player ni. Sebab player-player ni kadang-kadang yang non-influencer, dia tak tahu game content creator ni macam mana. Takut kena maki dengan haters apa, takut dia koyak apa. Jangan macam tu. So kita teruskan sokongan. Ini basically mewakili Malaysia, bawa nama Malaysia. So apa-apa yang berlaku mungkin kita tak tahu, tapi management lebih tahu. Kita sebagai orang luar ni, kita teruskan sokongan lah
Wak Imam kalah ke menang, kita teruskan sokongan. Kalau ada cadangan penambahbaikan, saya rasa korang menerima je. Betul, terima je. Bagi komen yang membina kan. Betul. Supaya penambahbaikan tu boleh dibuat dengan baik dan diterima dengan baik. Untuk aku ada 2 poin. Yang pertama, terima kasih sebab ambil tanggungjawab ni menjadi realiti. Aku rasa tak semua orang berani untuk mendukung dan meletak logo di dada dia. Terutama management. Tahun ni pula you guys offer diri korang untuk nak manage. Kalau aku duduk di tempat korang, so macam penat ni, lepas tu nak kena manage pula. Dan tak apalah, bagi orang lain pula. Silap-silap dah tak ada dah untuk tahun seterusnya kan. Lagi satu, aku nampak benda ni memang bukan semata-mata bagus untuk management team. Bagus untuk content creator. Win-win lah. Win-win. Dan untuk negara kita sendiri. Kau tak rasa bangga ke kau buat pada masa yang sama menaikkan nama Malaysia, represent Malaysia. Represent Syafiq Malaysia. Rahim cakap, aku tak pernah main World Cup tau, tapi ni aku dapat main World Cup. See? Dan kata-kata akhir last lagi adalah tahniah ucapkan. Teruskan bersemangat dan kami sentiasa di belakang anda. InsyaAllah. Dia cucuk. Kita dah bau dah. Kali ni je jumpa 2 orang ni. Lepas ni tak jumpa dah. Satu je cakap. Ya. YouTube Malaysia Creators InsyaAllah akan ditubuhkan. Tapi tak ada jawatan lah. Apa dah dia dah. Ada kekosongan jawatan lah. Ada kosongan jawatan. YouTube tak ada siapa handle lah bro. Wah, dengar video nanti buat tepi lah. Okay. Itu saja. Awak nak close? Saya nak close. Awak silakan. Terima kasih Megah Sport menaja tempat kita. Dan terima kasih kepada guest kita yang diterbangkan oleh Unisys Sport Store. Yes, terima kasih yang menjayakan. Kalau tak ada. Oh, Unisys memang best lah. Hantar kasut satu. Saya tolong cucuk. Pasang Satu jadi cucuk. lah. Bah cucuk saya cucuk dia. Ya, pasang jadi lah. Terbang betul landing sampai ke Padang.